Salam Ustaz. Salam Ustaz. Okey, Assalamualaikum. okey tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Testing. 1, 2, 3. Okey, boleh nampak? Okey. Alhamdulillah. Okey, kita clear. Okey, sebelum kita mula, sama-sama kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, tuan-tuan, sama-sama kita niat dulu menuntut ilmu. Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Boleh sama-sama ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. أما بعد. الحمد لله. Okey, semua sihat? Apa khabar? Dalam keadaan yang sihat sejahtera insya-Allah. Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah insya-Allah. Alright, baik tuan-tuan. Jadi insya-Allah untuk petang ni kita akan sambung kita punya episod yang kedua dalam tadabbur surah An-Naba. Untuk bermakluman awal, ibu-ibu dan ayah-ayah yang bersama dengan kita pada petang ni. Baik, nombor satunya nota telah di-upgrade. Nota telah di-upgrade style yang berbeza ataupun cara penulisan yang berbeza. Baik, dan Ustaz cuba compilekan isi-isi kandungan dalam apa? Dalam bab ini. Okey, kita cuba compilekan untuk dalam bab ini, iaitu dalam satu muka surat, poin-poin untuk ayat itu kita masukkan dalam satu muka surat je. Maksudnya satu muka surat tu satu ayat. Okey, keseluruhan isi kandungannya ada dalam satu ayat. Okey, kalau kita nak lebihkan boleh tuan-tuan, tapi takut tak cukup masa. So jadi kita ambil poin yang penting saja kita akan masukkan dalam tu, dan ada banyak poin tadabbur berbanding dengan poin bahasa. Okey, kalau perasanlah dalam nota ni. Baik, dan kita sebab Ustaz akan ambil benda-benda yang penting, benda-benda yang basic, berbanding dengan yang sukar-sukar tu, kita akan tolak tepi dulu. Baik, kerana ramai sahabat-sahabat kita yang kat dalam ni mungkin belum ada basic bahasa Arab lagi. Jadi kita akan masuk kepada takrifan ataupun ringkas-ringkasnya bahasa Arabnya. Kemudian kita akan tadabbur banyak. Okey, boleh tuan-tuan insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah untuk petang ni kita punya apa? Klasifikasi ataupun episod kita adalah tentang bukti empirikal. Allah membentangkan 11 bukti kekuasaannya. Ada contohnya antara bumi, gunung, tidur, matahari, hujan. Sebagai analogi, jika Allah mampu menciptakan alam yang hebat ini, masakan dia tidak mampu menghidupkan semula manusia? Baik, kita bagi gambaran umum tuan-tuan sebelum kita masuk kepada ayat ni kan. Okey, untuk episod yang lepas, kita cerita tentang konflik intelektual. Okey, konflik intelektual ataupun cerita tentang kaum musyrikin yang mereka mempersoalkan tentang hari kebangkitan. Dia punya cerita surah Naba ni sebenarnya bila Nabi diberikan wahyu dan minta untuk sampaikan nanti selepas mati akan ada kehidupan. Ceritanya selepas mati akan ada kehidupan. Baik, orang Arab, tuan-tuan bayangkan daripada zaman Nabi Isa AS sampai kepada zaman Nabi Muhammad itu ada tempoh masanya lebih kurang dalam 600 tahun. 600 tahun tu tak ada rasul ataupun nabi yang diutuskan oleh Allah. So ada jangka luang yang panjang, menyebabkan orang makin sesat begitu. Dan akhirnya ada orang yang masih berpegang kepada Nabi Isa AS, agama Nabi Isa. Akan tapi ada daripadanya yang telah terpesong, okey, yang telah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala sampai menyembah berhala dan lain-lain macam-macam. Jadi disebabkan ada tempoh masa yang begitu panjang menyebabkan orang semua
berfikir ataupun apa kita kata istilahnya, dah jadi adat. Kalau mati habislah, mati begitu je. Tak akan ada kehidupan yang baru. Tiba-tiba Nabi datang, Nabi hadir, Nabi diberikan wahyu oleh Allah, Allah minta kepada Nabi untuk bagi tahu kepada semua orang bahawasanya lepas kematian akan ada satu kehidupan lain. Selepas mati akan dibangkitkan dan itu adalah kehidupan yang baru. Baik, maka benda tu menyebabkan riuh rendah semua orang bila dengar berita ni. Oh, kenapa pula tiba-tiba ada hari kebangkitan, tiba-tiba ada akan dihidupkan balik, tiba-tiba ada kehidupan yang baru pula. Sebab selama ni mereka memang berpegang bahawasanya lepas mati tu dah mati dah, tak ada apa-apa lagi. Lepas mati tu dah settle. Akan tapi bila Nabi bagi tahu ada hari pembalasan, akan ada hari kebangkitan. Semua apa yang kamu dilakukan di dunia akan dibalas di hari akhirat. Benda tu menggetarkan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, maka mereka bertanya satu sama lain. Maka dihadirkan oleh Allah tentang ayat ni, amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya tu, anin naba'il azim, sebenarnya mereka bertanya tentang satu berita yang sangat besar. Alladhi hum fihi mukhtalifun, dan di antara mereka itu semuanya khilaf ataupun semuanya berselisih pandangan tentang adanya hari kebangkitan. Ada yang kata, ada yang ikut Nabi, mereka kata bahawasanya hari itu ada, mustahil Muhammad akan tipu kita. Muhammad tak pernah tipu siapa-siapa pun sebelum ni, dia adalah Al-Amin. Manakala orang-orang lain yang takut tergugat dia punya iman, takut tergugat dia punya posisi, pangkat dan lain-lain, mereka akan kata Muhammad tu pendusta, Muhammad itu tak betul dan lain-lain. Kalla saya'lamun. Maka Allah sambung pada ayat yang keempat, kalla saya'lamun, dan ayat yang kelima, thumma kalla saya'lamun. Jangan sesekali mempersoalkan tentang hari ataupun an-naba'il azim. Jangan sesekali mempersoalkan tentang hari kebangkitan itu, kerana kalau kamu mempersoalkan dan tidak beriman, kamu akan menderita dan kamu akan tahu nasib kamu dekat hari akhirat nanti. Maka disebabkan ramai orang yang tak percaya tentang hari kebangkitan, Allah menghadirkan ayat yang ke-6 sampai ke-16 menceritakan tentang bukti kekuasaan Allah. Apa apa bukti? Allah boleh menghidupkan orang yang dah mati. Apakah bukti Allah akan membangkitkan semua manusia ataupun semua makhluk yang telah mati? Maka bukti tersebut ada dalam ayat yang ke-6 sampai 16. Dan kita akan tengok satu persatu pada petang ni, insya-Allah. Baik, dan ia memakan masa yang agak lama kalau ikutkan. Ustaz cuba simpelkan perbahasan insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan. Kejap sebelum tu, nak ambil keberkatan kita baca ayat Quran. Anda boleh baca di rumah. Okey, sambil ikut Ustaz. Ustaz akan baca di sinilah. Okey. Baik, Ustaz akan baca di sini dan anda ikut di rumah. Okey, tak perlu buka mikrofon pun. Boleh baca masing-masing. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Aj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Sadaqallahul Azim. Okey, sampai ayat 16. Ada 10 ayat tuan-tuan. Panjang cerita kita ni. Okey, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini pukul 5 baru habis ni tuan-tuan. Tapi tak apa. Kita cuba ringkaskan. Okey. Baik, selebihnya nanti boleh baca nota ni lah. Nota ni Ustaz dah simpelkan perbahasan lah. Jadi boleh masing-masing boleh faham apa isi kandungan dalam nota ni. Okey, baik. Jadi jawapan alam kepada si peragu. Macam ni lah orang yang ini apa yang Ustaz sebut tadi, iaitu kenapa Allah hadirkan ayat yang ke-6 sampai 16, asbab daripada mereka mengejek. Ada yang nadanya ada yang mengejek tentang tak pasti ataupun tak tahu ataupun betul ke ada hari kebangkitan. Maka 11 item ataupun 11 pembuktian ini Allah hadirkan untuk jawab balik kepada mereka yang ragu-ragu tentang adanya hari kebangkitan. Kemudian nombor 2, sudut pandang bahasa alam naj'al. Okey, kalau lihat pada ayat yang pertama yang kita nak bahas iaitu ayat ke-6 ni, alam naj'alil arda mihada. Alam tu maksudnya apa? Alam tu maksudnya okey,
Baik, bukankah. Maksudnya ayat pertanyaan. Bukankah kami telah jadikan al-ardha, bumi itu, mihada, hamparan. Satu tempat yang luas, satu tempat yang menyeronokkan ataupun satu tempat yang memudahkan. Baik, jadinya awal ayat tu dimulakan dengan alam. Okey, maksudnya seolah-olah macam Allah tanya sesuatu. Sebenarnya dalam konsep pertanyaan ni bukan Allah tanya, tapi Allah memaksa akal manusia untuk menyebutkan ya. Okey. Adakah Allah bertanya sebab Allah tak tahu? Jawapannya salah tau. Bukan Allah tanya sebab tak tahu. Allah dah tahu dah benda tu. Kami jadikan bumi, bukankah kami jadikan bumi ini untuk satu hamparan yang besar? Okay, jadi awal-awal ayat tu ada kadang-kadang dalam ayat Quran kan. Kalau kita lihat struktur soalannya, ayat tentang pertanyaan Allah tanya. Tapi sebenarnya bukan Allah tanya. Benda tu dah diketahui dah. Allah cuma nak kita iakan. Dan kita terpaksa kata iya ataupun tak boleh nak kata tidak sebab ayat tu dia bukan bertanya. Ayat tu memang saja nak menyuruh kita kata ya. Okey? Baik. Ayat tu bentuk dia tanya tapi sebenarnya bukan. Balaghahnya ataupun kiasannya bukan untuk pertanyaan. Kiasannya untuk kita menyebutkan ya. Ada banyak ayat Quran yang macam tu bentuk dia. Maksudnya Allah tanya tapi bukan sebab Allah tak tahu. Allah dah tahu jawapannya, cuma nak minta ataupun nak suruh kita sebutkan ya. Dan wajib manusia itu memang kena sebutkan ya lah. Wajib secara akal, dia akan sebutkan ya tentang perkara itu. Okey, baik. Itu untuk kenapa dimulakan dengan alam naj'alil secara mukaddimahnya. Dan ini adalah 11 artikel kehidupan arkitek. Okey, ataupun 11 perkara yang Allah telah wujudkan untuk manusia, menunjukkan tentang bukti kekuasaan Allah SWT. Dahsyat tuan-tuan, ni tengok satu-satu ni kan. Tengok satu-satu ni, woi. Okey, ayat dia sangat menarik kalau kita bahaskan detail. Okey, yang ni kita tulis 6 dia sebab dia ada gabung-gabung sekali. Okey, yang ni dia punya daripada sudut sistem. Okey, ada hamparan bumi, pasak gunung, simbiosis pasangan, okey, tentang azwaj, tentang berpasangan manusia ataupun makhluk ni semuanya diciptakan dengan pasangan. Kemudian biologi, atmosfera, galaksi dengan sistem rezeki. Nanti kita tengok satu-satu tu, sistem-sistem ni ada 11 semua sekali. Baik, untuk sentuhan qalbu ataupun sentuhan hati, okey, kita sebagai ibu apa? Anda kata kalau rasa lelah mendidik anak ataupun bimbang akan masa depan mereka, lihatlah ayat-ayat Allah ni. Allah menggambarkan bumi sebagai mihada, hamparan ataupun buaian. Maka perkataan mihada dalam bahasa Arab bermaksud katil bayi yang selesa. Okey tuan-tuan, buaian kan tempat yang selesa lah untuk bayi kan. Biasanya bayi kita takkan letak dia dekat apa nama tu? Dekat tilam empuk ke apa tak, kita akan letak dekat buaian. Buaian tu tempat yang senang untuk ditidur dan tempat yang empuk bagi seorang bayi. Maka bumi itu Allah ibaratkan dalam ayat ni alam naj'alil arda mihada, iaitu seperti buaian yang sangat-sangat boleh kita sebutkan selesa. Okey, maka analoginya sebagai seorang ibu ataupun ayah menyiapkan buaian yang analoginya untuk kita faham ayat ni. Ayat yang pertama, jadi kita bagi dia punya pengajaran. Sebagaimana seorang ibu menyiapkan buaian yang paling selesa sebelum bayinya lahir, begitulah Allah menghamparkan bumi ini dengan segala kelengkapan sebelum menciptakan kita. Maka jika urusan sekecil oksigen, graviti, Allah uruskan dengan sempurna, okay, takkanlah Allah tak akan membiarkan kita ni hidup kita ni tanpa perhitungan dan keadilan di akhirat kelak. Baik. Jadi sebelum Allah hantar manusia ke bumi, sebenarnya bumi dah dilengkapi dengan semua keperluan yang ada. Okay, tinggal duduk je tuan-tuan. Dia seolah-olah seperti seorang ibu ataupun ayah yang telah menyiapkan buaian untuk bayi dia tidur dekat dalam buaian tersebut. Sebelum nak tidur tu, apa kita buat dekat bayi kita? Okay, sebelum bayi tu tidur ataupun bayi tu diletakkan dekat buaian, kita akan siapkan seselesa mungkin, tak nak bagi lehernya sakit, tak nak bagi sakit tengkuk, okay, nak bagi tidur dalam keadaan lainnya, kita akan siapkan betul-betul buaian tu. Maka begitulah kasih sayang Allah terhadap hambanya. Bumi telah disiapkan dengan cantik, dengan sempurna, dengan keadaan yang kemudahannya banyak, maka tinggal manusia itu dia. Adakah dia bersyukur dengan apa yang Allah bagi ataupun tidak? Maka hadis yang berkait, ni mukadimah teman-teman. Ni semua mukadimah. Hadis yang berkait afdalul haji al-ajju was-sajj. Okey, ada satu hadis tu berkaitan dengan haji. Haji yang paling utama adalah haji yang bertalbiyah dengan keras, iaitu al-ajju. Ajju tu maksudnya bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kita akan sebut itu dengan kuat, dan banyak menyembelih kurban. Dalam masa yang sama, dalam musim haji kita akan ada as-sajju dengan maksudnya pengorbanan ataupun kurban. Maka kenapa dengan
ayat ini ataupun kenapa dengan hadis ni, dia terkait hadis ini dengan satu ayat Al-Quran dalam yang kita nak bahas lagi, ayat yang ke-14 ni, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Sistem tentang awan ataupun rezeki. Dan kami turunkan dari awan air yang tercurah dengan hebatnya. Thajjaja. Terapa perasan? Ayat tu dia ada persamaan. Yang pertama thajja, yang kedua thajjaja. Hadis sebut thajja dengan maksudnya korban. Kalau ayat Quran sebut thajjaja. Baik, kenapa? Apa kaitan dia? Uraian bahasa, perkataan thajjaja dalam ayat ini bermaksud curahan air yang sangat lebat dan berlaku secara terus-menerus. Analogi hadis Rasulullah menggunakan kalimah thajju dalam hadis tersebut untuk menggambarkan banyak darah haiwan korban yang mengalir keluar semasa disembelih. Jadi perkataan thajja maksudnya adalah aliran yang terus-menerus. Okey? Maksud thajja adalah aliran air yang terus-menerus. Okay. Sebagaimana orang yang berada dalam keadaan haji ataupun orang yang sedang bermusim dengan musim haji, mereka akan berkorban dan kemudian darah akan terus terpancut, okay, sebab daripada sembelihan yang banyak pada hari korban tu dah. Menunjukkan rezeki Allah yang melimpah ruah. Dan begitu juga dengan thajjaja dekat dalam ayat Quran ni, iaitu ma'an thajjaja, air hujan yang sentiasa mengalir ataupun yang sentiasa turun. Dan air hujan itu dijadikan apa? Tumbuh-tumbuhan, dijadikan makanan bagi orang-orang manusia di bumi. Semuanya adalah rezeki daripada Allah yang sentiasa melimpah dan tidak terputus. Itu gambaran thajjaja. Maka Allah memilih kalimah ini untuk memberi gambaran kepada kita betapa banyaknya bekalan air ataupun rezeki yang diturunkan daripada langit seolah-olah ia tumpah dengan sangat berat bagi menghidupkan bumi yang gersang. Okey, baik. Ada banyak ayat Al-Quran, cuma Ustaz ada tak dalam nota, ada banyak ayat Quran yang seumpama menyebutkan tentang matar ataupun menyebutkan tentang hujan. Banyak ayat Quran yang sebut tentang hujan. Hujan itu asbab daripada hujan maka akan hilang kegersangan dekat tanah. Okey, terbaik. Surah Yasin pun ada. Surah Yasin antara surah yang kena perhatikan. Ada ayat yang menyebutkan tentang bila mana adanya hari kebangkitan itu menyebabkan kita lihat, cuba tengok dekat tanah yang tandus, bila mana Allah hadirkan hujan, maka akan tumbuhlah tanam-tanaman daripada tanah yang tandus. Kita nampak tanah tu kering, kemarau dan lain-lain, tapi bila Allah hadirkan sesuatu iaitu hujan, maka akan tumbuh tumbuh-tumbuhan yang hijau. Maka dekat situ Allah mempertanyakan perkara yang wajib kita akan katakan ya, iaitu Allah tanya, kalaulah bumi yang gersang, bumi yang kemarau, bumi yang tandus, tidak mempunyai apa-apa tumbuhan, okay, takkanlah pada hari akhirat nanti okay, Ustaz ulang lagi sekali, takkanlah bumi yang gersang itu Allah hadirkan hujan, dalam keadaan dengan mudahnya Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan daripada tumbuh-tumbuhan itu dapat kita rezeki, makan dan sebagainya, oksigen, makanan untuk tumbuhan, biji-bijian, macam-macam lah. Baik, takkan benda tu Allah boleh buat? Takkanlah Allah boleh buat perkara tu? Mana mungkin Allah tidak boleh menghidupkan makhluk yang telah mati di akhirat nanti. Baik, maka itu gambaran nak bagi tahu bahawasanya senangnya Allah jadikan sesuatu itu daripada mati kepada hidup, maka begitulah macam mana Allah akan hidupkan manusia itu daripada mati kepada hidup, hari kebangkitan. Baik, maka dalam hadis ayat Quran ni, ayat Quran, hadis dengan ayat Al-Quran ni dia menggambarkan tentang curahan yang sangat melimpah dan tidak pernah putus untuk hamba-Nya yang mahu berfikir. Maka rezeki Allah itu ibaratkan seperti air yang sentiasa mengalir, tidak terputus, sangat melimpah untuk hamba-hamba-Nya yang mahu berfikir. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah kita masuk kepada ayat yang ke-6, ayat yang pertama kita pada petang ini, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Terapa dalam struktur ayat ni Ustaz buat terjemahan dia dekat atas, ayat Quran dekat bawah. Patutnya sebaiknya ayat Quran dekat atas, terjemahan dekat bawah, tapi sebab nak tulis anak panah sebenarnya. Okey, nak tulis anak panah ni, jadi kita ke bawahkan ayat Quran tu. Okey. Baik. Anak panah ni dia menggambarkan tentang kotak-kotak kan. Saya dah buatkan sekali siap dia punya kotak tu. Kotak tu supaya anda nampak dia punya perbezaan makna kalimah dan lain-lain. Baik, untuk kalimah yang pertama, alam, daripada sudut bahasa Arab tuan-tuan. Bahasa Arab ni biasa Ustaz guna pen warna merah untuk memberikan gambaran bahasa Arab lah. Benda tu merah kan. Okey, alam awal-awal disebutkan dengan ataupun hamzah. Hamzah tu maksudnya apa? Lam maksudnya tidak. Jadi kalau terjemahan yang mudah untuk kita terjemahkan maksudnya bukankah.
bukankah? Baik. Alam tu maksudnya mudahlah, bukankah. Kalau nak terjemahkan sebiji-sebiji, tu maksudnya apakah, lam tu maksudnya tidak. So kalau anda gabungkan apakah tidak, macam tu maksud dia. Alam tu maksudnya apakah tidak. Jadi dalam bahasa Arab tu hamzah ni, hamzah sahaja maksudnya apakah. Dahsyat bahasa Arab tu, satu huruf dah ada satu maksud. Baik, kemudian naj'ali tu maksudnya kami jadikan. Nanti anda boleh tengok dekat sini. Ni kita tulis sekali fi'il mudhari' yang bermaksud kata sekarang. Okey, baik. Bukankah kami sedang jadikan. Kita kata istilahnya maksudnya kami sedang jadikan. Okey, asal perkataan daripada ja'ala dengan maksudnya kami jadikan. Ja'ala tu jadi. Tapi bila dia sebut dia tambah nun dekat depan, dia bermaksud kami sedang jadikan. Okey? Kenapa dia sebut sedang? Kerana nak menggambarkan tentang berterusan perkara ini. Bukan zaman dulu je Allah jadikan, tapi sampai hari ini pun Allah jadikan apa? Al-arda. Al-arda dengan maksudnya bumi. Okey? Hari ini yang tanah yang kita hari ini pijak, itulah bumi. Maka sampai hari ini Allah jadikan bumi ini sebagai mihada. Mihada tu maksudnya apa? Mihada tu maksudnya hamparan. Dalam bahasa Melayu kita akan sebut hamparan dan boleh kita sebut sebagai satu tempat yang sangat selesa. Okey, tuan-tuan Mihada dengan maksudnya satu tempat yang sangat selesa lah. Baik. Ni boleh tengok di situ. Hamparan, tempat tidur ataupun buaian. Asal perkataan daripada mim hadal. Okey? Mahada. Okey. Soalan dia, kita pergi kepada rahsia kalimah. Kenapa Allah sebutkan mihada? Allah menjadikan bumi ini rata dan stabil. Okey, tuan-tuan rata lah. Rata tu bukan maksudnya yang orang kata bumi rata, tak. Bumi tu sebagaimana yang kita tahu hari ni. Okey? Rata tu dengan maksudnya senang nak berjalan. Dan stabil, tidak sengit ataupun bergoncang sehingga menyusahkan penghuninya. Jadi hari ni kalau anda naik kereta, okey? Hari ni kalau anda naik kereta, ada tak jalan yang tiba-tiba sengit ke kan? Ataupun jalan tu dia sengit tapi dia tak boleh baiki? Tak ada, tuan-tuan Paling pun dia sengit tapi manusia ni bijak, so dia boleh baiki. Okey, tak ada jalan yang tiba-tiba kalau anda lalu jalan tu kereta jadi macam ni, tuan-tuan. Tak ada. Keadaannya stabil, sangat mudah, sangat memudahkan kita. Maka Allah menyiapkan sedemikian rupa agar manusia dapat tinggal, tidur dan beraktiviti. Okey? Semuanya kenapa? Agar manusia dapat tinggal, tidur dan beraktivitas. Okey. Macam Indonesia dah. Beraktiviti dengan tenang dekat atas tu. So kalimah kenapa Allah menggunakan mihada? Sebab nak bagi tahu tentang keselesaan bumi yang Allah ciptakan dalam keadaan yang selesa. Sebagaimana buaian yang Allah ciptakan. Sebagaimana buaian yang seorang ibu tu kita kata settingkan untuk anak dia. Sebegitulah Allah settingkan untuk hamba-Nya bumi sebagai buaian. Maka analogi yang boleh kita faham daripada ayat ni adalah, tuan-tuan cuba bayangkan ketika kita menimang cahaya mata yang baru lahir, sebelum bayi itu pulang daripada hospital. Okey, sebelum bayi itu pulanglah nak ke rumah kan. Kita sudah menyiapkan sebuah buaian ataupun katil kecil yang paling empuk, selimut yang paling lembut dan suhu bilik yang paling selesa agar si kecil dapat tidur dengan lena. Maka gambaran mihada dalam ayat ini menggambarkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan, sebab adalah arkitek ataupun Tuhan yang menciptakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tuhan yang menciptakan bumi dalam keadaan yang seperti buaian tadi, buaian raksasa yang lengkap dengan ada gravitinya, ada udaranya, ada kestabilan tanahnya. Maka jika Allah begitu teliti menyediakan katil, kalaulah Allah itu begitu teliti menyediakan katil untuk kita dekat bumi ni, yang sementara ni, takkanlah Allah itu membiarkan kita begitu saja tanpa ada hari kebangkitan untuk membalas segala amalan. Maka Allah Maha berkuasa untuk menghidupkan hamba-hambanya daripada kematian kepada kebangkitan. Maka istifadah ataupun pengajaran daripada ayat yang ke-6, sedar akan amanah. Maka bumi ini adalah seperti hamparan ataupun amanah untuk seorang orang yang beriman, untuk gunakan bumi ini dengan baik, tuan-tuan. Baik, maka tanda kita tu syukur dengan Allah, kita akan gunakan keselesaan ataupun bumi ini dengan penuh kebaikan. Bukan makin lama makin dekatlah dengan Tuhan. So kalau anda pergi kat bumi ataupun pergi kat bumi pula, pergi dekat mana-mana tempat,
Okey, adakah itu menambahkan kecintaan kepada Allah ataupun makin jauh kepada Allah, tuan-tuan? Soalan Baik, maka kalau kita sedar bumi ni adalah amanah, kita akan gunakan bumi yang Allah ciptakan ni adalah untuk kemudahan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makin jauh tapi makin dekat. Hari ni orang guna bumi untuk apa? Hari ni orang gunakan bumi seolah-olah macam bumi itu adalah segala-galanya. Seolah-olah macam manusia pula yang diciptakan untuk bumi. Betul tak? Okay, dalam surah Kahfi banyak sebut tentang perkara tersebut. Okay. Mudah kata, hari ini terbalik. Allah ciptakan bumi itu untuk siapa? Untuk manusia. Untuk kemudahan. Tapi hari ini, orang kejar bumi itu seolah-olah macam manusia ini diciptakan untuk bumi. So kesalahan yang perlu diperbetulkan khususnya kalau kita ada anak ataupun cucu, betulkan balik pemahaman tu, tuan-tuan. Jangan bagi dia kejar bumi tu. Tapi bagilah bumi itu untuk menjadi perkara yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian melihat dengan hati, okey, mata hati. Tengok alam ni melihat dengan mata hati. Okey. Dan ingatkan diri kita bahawa kestabilan bumi adalah bukti kekuasaan Allah yang mampu menghidupkan semula orang yang mati. Okey, kita tengok ada gunung, kita lihat ada lautan, itu semua bukti kekuasaan Allah yang nak bagi tahu bahawasanya dengan mudahnya Allah boleh menciptakan ataupun hidupkan orang yang mati. Dan nombor 3, tunduk kepada kebenaran. Okey, pertanyaan, bukankah kami telah menjadikan, iaitu menuntut kita menuntut kita untuk berhenti bersikap sombong. Kalau perasan ayat ini dimulakan dengan alam naj'alil, okey, ayat ini alam naj'alil, tidakkah atau bukankah kami telah menciptakan al-ardha, iaitu bumi, mihada, sebagai satu tempat hamparan untuk kamu. Jadi ayat ni nak menggambarkan kepada kita, nak bagi tahu, nak bagi kita punya hati tu tunduk dan tidak sombong. Maka Allah bertanya untuk dalam nada kita menjawab, ya ya Allah, betul, engkau telah menciptakan bumi ini dalam keadaan yang cantik, dalam keadaan yang memudahkan hamba-Mu untuk beribadah dan makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi ayat ini menggambarkan ataupun mengajar kita untuk kita sentiasa tunduk dengan apa yang Allah ciptakan. Okey, boleh tuan? So itu pengajaran ataupun keseluruhan point daripada ayat yang ke-6. Tak boleh lama-lama sangat sebab kita ada lagi 9 ayat untuk kita bahaskan. Jom kita pergi pada ayat yang ke-7. Okey, setakat ni okey tuan? Pembelajarannya okey? Tak rumit kan? Senang kan? Daripada apa? Minggu lepas tu rumit sikit lah sebab Ustaz banyak masukkan bahasanya. Okey. Minggu ni kita masukkan banyak tadaburnya sikit. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Akan datang nanti Ustaz masukkan macam ni je lah Boleh tuan? Okey, kesian kawan-kawan kita tu. Ustaz, saya tak faham bahasa Arab. Yang paling latest hari tu ada sahabat kita yang PM admin. Bismillah. Sahabat kita beritahu apa? Ustaz, minta maaf Ustaz, saya tak ada basic bahasa Arab. Saya tak mampu nak teruskan kelas. Allahu Akbar. Okay, so Ustaz pun sedih pula dengan kalam begitu. So jadi untuk kelas pertama biasanya kita tengok macam mana perspektif ataupun melihat gambaran anda terhadap kelas. Okey ke tak okey? Boleh sampai ke tak boleh sampai? Kalau tak sampai kita turunkanlah. Boleh teman-teman? Alhamdulillah. Okey. Alright, jom kita masuk ayat ke-7. Wal jibala autada. Menarik. Ayat ni dia 3 kalimah, 2 kalimah, okay, 5 kalimah. Dalam masa yang sama, kalau anda boleh hafal siapa yang otak pick up ataupun dekat sini yang cergas dan cerdas, okay, moga kita semua dalam golongan yang cerdas belaka, boleh hafal sekali ayatnya. Tadi kalau anda lihat ayat ni mudah aja, simple. Jadi automatik kalau tengok betul-betul alam naj'alil arda mihada, automatik dah terhafal sebenarnya ayat Quran ni lah. Okey, daripada pemahaman yang anda dapat, automatik anda dah terhafal ayat Al-Quran pada ayat yang ke-6. Dengan memahami ayat yang ke-6 menyebutkan tentang pertanyaan, okey, bukankah kami telah menciptakan bumi mihada sebagai hamparan? Automatik anda gambarkan dalam minda alam naj'alil arda mihada, dengan maksudnya bukankah kami sedang, okey, bukankah kami menciptakan bumi itu sebagai hamparan? Dah hafal ayat ke-6, kemudian masuk kepada ayat ke-7. Alalang tu boleh hafal sikit tuan-tuan. Wal jibala autada. Wal jibala autada, iaitu dan gunung-gunung sebagai pasak. Kalau bumi itu sebagai hamparan, tapi kali ni Allah sebut tentang bumi, benda yang ada di bumi pula, namanya jibal. Jibal tu dengan maksudnya gunung-gunung. Baik, jibal asal perkataan daripada jabal. Jabala. Jabal ni apa? Jabal ni maksudnya gunung. Jabal ni adalah kata singular dia. Betul tak Ustaz Ijin?
Okay. Enggak bisa bahasa Inggeris tuan-tuan. Okay. Kalau Ustaz ada salah bahasa Inggeris betul kan. Kawan-kawan kita ni kat sini ramai yang guru-guru bahasa Inggeris mungkin. Okay, singular ataupun kata satu. Kita panggil dalam bahasa Arab mufrad. Baik, jibal, kalau nak jadikan dia jamak, kita tambah alif dekat tengah-tengah. Jibal. Jibalun. Gunung-gunung. Okay, baik. Gunung-gunung. Jadi jibal tu maksudnya banyak gunung. Ada banyak gunung lah. Dan gunung-gunung itu, wow dekat awal ni maksudnya adan. Okay, wow dekat awal. Jadi kalau anda perasan ada banyak huruf wow dekat awal-awal kalimah, dalam bahasa Arab wow tu maksudnya dan. Bahasa Melayu nak eja dan macam mana? D-A-N. Bahasa Arab nak eja dan seletak huruf wow je, settle. Okay, sangat-sangat mudah bahasa Arab. Kemudian autada. Autad asal perkataan daripada watada. Okay, watidu. Baik, watidun maksudnya panca ataupun pasak. Tuan-tuan pernah tengok kemah kan? Pernah berkemah, mungkin pernah berkemah dengan family dan lain-lain. So bila kita nak buat kemah ataupun nak bagi kemah tu apa? Kukuh, dia tak bergetar ataupun tak bergoyang, kena ada watid ataupun kena ada pasakan dia. So dengan memasak kemah itu menyebabkan kemah tu dia tak, okay, kita kata terumbang-ambing, tak dia kuat. Maka perkataan asal perkataan watidun dengan bermaksud pasak tapi dijamakkan jadi autad. Okay, nak jamak ataupun nak pluralkan dia, kita sebutkan autadun. Okay, autad tu maksudnya ada banyak pasakan. Sebab gunung ada banyak, so pasakan ada banyak lah di situ. Boleh ya? Alhamdulillah. Jadi wal jibala autada maksudnya dan gunung ganang. Gunung-gunung itu autada dijadikan dalam keadaannya yang dipasakkan. Kenapa dia letak tanwin dengan alif dekat situ tuan-tuan? Dalam bahasa Arab, andai kata kalau anda jumpa kalimah-kalimah yang di akhir-akhirnya biasanya diakhirkan dengan tanwin, dengan alif, kalau dalam tajwid kita belajar ni mat apa? Mat iwad, betul? Okay. Dalam tajwid mat iwad lah. Dalam bahasa Arab, dia digelar sebagai sifat. Okay? Dia digelarkan sebagai sifat. Untuk menggambarkan sifat sesuatu objek, dia letak tanwin dengan alif dekat situ. Baik, nak menggambarkan tentang apa? Nak menggambarkan bahawasanya gunung-gunung ni, dia seolah-olah bersifat seperti pasakan untuk bumi, supaya bumi tu stabil. Analogi yang mudah, kemah ada pasakannya. Okay, kemah tu macam bumi, pasakan tu macam gunung ni. Okay, baik. Jadi sifat apa? Sifat gunung tu disifatkan seperti pasakan. Okay, benda yang dipasakkan untuk bumi supaya bumi tu dia stable. Dan hari ni banyak pasakan-pasakan di bumi dah botak, betul? Tuan-tuan, hari ni banyak pasakan-pasakan bumi dah botak kan? Maksudnya gunung dah botak. Dah kena ambil orang dah tuan-tuan. Kesian dia tak ada rambut dah. So gunung-gunung ni banyaknya yang telah diambil tanah, makin lama makin botak. Itu menunjukkan tentang apa? Okay? Maksudnya bumi dalam bahaya. Sebab pasakannya diambil. Apa yang berlaku dekat satu kemah, okay? Apa yang berlaku kepada sesuatu kemah, kalau pasakannya makin lama makin tumpul. Pasak tu kan kadang dia kukuh kan. Tapi bila dia dah makin apa istilahnya? Makin reput ke ataupun makin hilang, runtuhlah kemah tu. Baik, dan ceritanya sama macam bumi. Maka orang yang menggores jibal ataupun gunung tu macam ingin menggores pasakan yang ada pada bumi. Maka rahsia kalimah autada. Kalimah autad tadi maksudnya apa? Pasak kan? Pasak. Okey, sesuatu yang ditancapkan dia dalam tanah untuk mengikat tali perkemahan supaya ia boleh berdiri tegak dan kukuh. Maka dalam bahasa Arab, okay, dalam siapa yang belajar apa nama tu? Balaghah. Ada istilah yang dipanggil sebagai tashbih baligh. Kiasan yang tinggi. Maka Allah tidak menyebut seperti pasakan, tetapi terus melabelkan gunung itu sebagai pasak untuk menunjukkan fungsi gunung sangat kritikal dalam menstabilkan kerak bumi. Dalam ayat ini Allah tak sebut wal jibala kal autada. Baik. Wal jibala ka autada. Tak ada huruf kaf ataupun menunjukkan dan bumi dan gunung ganang
adalah seperti pasakan. Allah tak sebut begitu, tapi Allah terus direct bagi tahu dan gunung ganang itu bersifat bersifat pasakan bagi bumi tersebut. Maksudnya tak ada perkataan seperti, terus Allah mensifatkan gunung ganang itu seperti pasakan, nak menggambarkan tashbih baligh, okey, perumpamaan yang begitu tinggi. Allah nak bagi tahu bahawasanya bumi itu untuk gunung ganang tu sangat kritikal lah fungsinya untuk menstabilkan bumi. Okey, dan kemudian analogi. Okey, tiang seri keluarga. Bayangkan sebuah kemah juga sama je. Kita punya analogi ni banyak menggunakan kemah untuk mudah faham. Okey, didirikan di kat padang yang luas tanpa pasak. Kalau kemah tanpa watad ataupun watid, kemah tanpa pasakan. Okey, tanpa pasak yang ditanam dalam ke bumi, kemah itu akan mudah terbang, tiup angin kencang ataupun tumbang apabila hujan lebat. Maka perumpamaan gunung ganang bagi bumi, Allah menanamkan sebahagian besar jasad gunung ke dalam kerak supaya bumi ini tenang, tidak bergetar ataupun bergoncang sehingga menyusahkan kita tinggal di atasnya. Maka sentuhan untuk hati kita, okey, baik terbaik, ni sentuhan untuk hati ataupun ayat dialog dalam sebuah rumah tangga. Ibu dan ayah adalah pasak ataupun tiang seri. Tiang seri itu maksudnya tiang tengah-tengah yang paling penting. Sebagaimana gunung menstabilkan bumi, keteguhan, prinsip dan iman ibu bapa akan menstabilkan emosi serta masa depan anak-anak. Maka jika pasak dekat rumah tangga tersebut, jika pasak dekat bumi tu, okey, pasak bumi tersebut dia rapuh, maka binaan keluarga akan goyah saat ditiup angin ujian dunia. Maka ibu bapa seolah-olah seperti tiang seri ataupun tiang yang utuh, tiang tengah-tengah, tiang yang paling kuat dekat dalam sebuah institusi rumah tangga. Baik, maka tuan-tuan, kena tunjukkan contoh yang baik dan kena tunjukkan akhlak yang terbaik untuk memberikan pasak-pasak untuk memberikan pasak pula, untuk memberikan anak-anak, kita kata istilahnya, dapat mengikut dengan baiklah. Alhamdulillah. Dan antara faedah yang boleh kita dapat daripada ayat yang ketujuh ni adalah melihat kehebatan kejuruteraan ilahi. Macam mana Allah ciptakan gunung tu sangat hebat. Okey, anda boleh lihat gunung dekat mana-mana tempat. Okey, macam dekat Ustaz ni paling dekat Gunung Ledang. Okey, so Ustaz, kalau Ustaz orang-orang gunung tuan-tuan Baik, selalu kita pun nak buat live dekat pantai sebelum ni je. Okey, tak pernah buat live lagi dekat gunung, padahal gunung dekat je kat belakang ni. Baik. Nanti akan datang boleh buat live background gunung pula Baik, so gunung yang paling dekat dengan Ustaz Gunung Ledang kat belakang ni je. Baik, so bila kita tengok dekat Gunung Ledang tu, kalau tengok daripada jauh tu tak adalah besar sangat, kecil je. Tengok daripada jauh. Tapi bila dah datang dekat-dekat tu, rasa kegerunan tu ada. Tengok dekat-dekat gunung tuan-tuan, rasa gerun. Okey? Baik, dan Ustaz biasa kita akan bagi tahu kepada anak-anak ataupun pelajar-pelajar yang remaja lah. Okay. Cuba awak bayangkan gunung yang besar itu hempap awak macam mana. Okay. Baik, nak gambarkan tentang kekuasaan Allah tu besar. Gunung tu gunung yang besar tu tunduk dengan Allah, tapi manusia yang kecil tu, okay, tidak menghargai apa yang Allah bagi. Malah sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gunung yang besar pun boleh tunduk dengan kuasa Allah. Kenapa manusia yang kecil itu tidak? Okey, itu kehebatan kejuruteraan ilahi dan menandakan tentang kestabilan kehidupan kita, kukuh, pasak hati, dan kemudian tanggungjawab ibu bapa tu pun boleh ambil juga sebagai point. Ibu bapa menjadi pasak tadi yang kita buat, okey, pasak yang sangat kuat bagi anak-anak dengan memberi teladan iman dan akhlak supaya anak membesar dalam sekitar keluarga yang stabil dan selamat. Alhamdulillah, teman-teman. So ayat yang ke-7, walaupun ayatnya 2 perkataan sahaja, tapi banyak dia punya Dia punya pengajaran, betul tak teman-teman? Dapat banyak pengajaran tak daripada ayat ke-7? Banyak kan? Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Buat usaha kat Gunung Ledang nanti. Gunung tu nampak daripada rumah anak Kak Atun. Ya ke Kak Atun Barakallahu fiikum. Berlakunya tanah runtuh adakah berkaitan dengan pasak bumi yang diusir? Wallahu alam. Yang tu Ustaz kena buka ilmu geologi tuan-tuan. Tapi Ustaz tak ada ilmu tu. Nanti Ustaz boleh tanya kat pak saudara nanti. Okey, banyak pengajaran, betul? Alhamdulillah. Jom kita pergi pada ayat ke-8, ayat yang seterusnya. Tuan-tuan pukul 3 suku dah sekarang kita ni. Tuan-tuan okey? Okey, kita terlajak sikit masa mungkin. Okey, ayat ke-8, wa khalaqnakum azwaja. Okey, mungkin tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah yang ada dalam ni mungkin lebih sesuai membahaskan tentang ayat yang ke-8 ni, sebab dia menceritakan tentang berpasang-pasangan. Dan kami telah menciptakan kamu berpasang-pasangan. Okey, jadi ayat Al-Quran banyak menyebutkan tentang azwaj, tentang makhluk itu diciptakan dalam keadaan yang ada pasangannya.
Okey, bukan manusia je tuan-tuan, semua makhluk. Semua makhluk, semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Anda boleh tengok dekat alam semesta kita pun, okey, bintang-bintang ataupun lebih lebih utama lagi kita lihat matahari dengan bulan. Matahari pasangannya bulan. Okey, macam-macam tuan-tuan. Jadi ayat dalam Al-Quran tu banyak menceritakan tentang azwaj, menunjukkan tentang sifat makhluk Allah itu. Adanya pasang-pasangan. Baik, dan andai kata kalau tak ada pasangan tersebut menyebabkan makhluk itu lemah. Okey? Andai kata kalau tak ada pasangan, makhluk itu lemahlah. Kita kata dengan ada pasangan tu dia kuat. Okey, memberikan kekuatan dekat dia. Baik, kita bagi kita bagi contoh tuan-tuan. Al-lail wan nahar. Nanti akan masuk dekat lail an-nahar ataupun cerita tentang siang dan malam. Siang dan malam tu adalah pasangan dia. Pasangan untuk siang an-nahar adalah al-lail iaitu malam. Apa yang berlaku dekat dunia ni kalau ada an-nahar je? Siang je ada tuan-tuan. Malam tak ada. Apa yang berlaku? Semua orang akan berasa letih dan tak mungkin akan mati cepat. Okey? Sebab adanya malam menyebabkan orang boleh berehat, menyebabkan orang boleh selesa dengan malam. Nanti kita akan tengok kenapa malam Allah sebutkan libas, okey, sebagai baju ataupun pakaian dalam ayat ni. Ayat akan datang kejap lagi. Baik, jadi menunjukkan tentang kelemahan makhluk. Kenapa Allah menciptakan makhluk itu dalam keadaan berpasang-pasangan? Nak menunjukkan makhluk itu dia sangat-sangat lemah. Tak sama dengan Allah. Allah tak perlu kepada pasangan. Allah tak perlukan kepada yang membantunya, tidak. Okey? Maka Allah menunjukkan kekuasaannya iaitu makhluk itu semuanya ada pasang-pasangan dia. Dengan tidak berpasangan itu menyebabkan makhluk itu lemah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu pada pasangan dan dia adalah Wahidul Qahar, dia adalah satu-satunya Tuhan yang maha perkasa. Baik, jadi awal kalimah wa khalaqnakum, yang pertamanya untuk daripada segi bahasa, waw tu maksudnya dan, khalaqna ni asal perkataan daripada khalaqa. Khalaqa tu maksudnya adalah cipta. Okey, cipta. Baik, na dekat belakang tuan-tuan maksudnya kami. Jadi dalam bahasa Arab tu, kami dengan sesuatu kalimah yang lain dia gabung. Macam inilah, wa khalaqna. Cuma kenapa dia letak belakang nun tu? Sebab dia nak menunjukkan fi'il. Ada tunjuk kat sini. Fi'il madhi. Menunjukkan masa lampau. Kita panggil istilahnya past tense. Dan kami telah ciptakan. Ada perkataan telah di sebalik kalimah ni lah. Dan kemudian kum. Kum tu maksudnya kamu. Okey, kum maksudnya kamu. Azwaja. Jadi kalau terjemahan dia, dan kami telah menciptakan kamu, dan kami telah menciptakan kamu azwaja. Pasangan. Asal perkataan daripada zawaja, ni zai waw jim. Mana ustaz tulis kat sini? Ni. Dah terbalik lah tuan-tuan, sorry Yang ni dekat sini patutnya. Yang ni kotak ni kat sini. Okey, ustaz terbalik. Okey, perkataan sebenarnya zauj. Zauj tu maksudnya pasangan lah. Pasangan. Okey, contoh kalau macam dalam bahasa Arab, kalau kita nak sebut suami, kita akan gunakan istilah zaujun. Tak ada ta marbutah. Tapi kalau nak sebut isteri, ada zaujatun. Ada ta marbutah tu, yang bermaksudnya isteri lah. Tapi dalam bahasa Arab kita sebut ni pasangan lelaki, yang ni pasangan perempuan. Okey? Dalam bahasa Arab. Jadi ubah huruf selesai dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kena tambah perkataan baru. Pasangan lelaki, pasangan perempuan. Baru dapat beza lah. Tapi dalam bahasa Arab hanya letak satu huruf baru untuk bezakan dua kalimah. Kemudian kalau zaujan, tambah alif nun dekat belakang, dia jadi dua pasangan. Kalau azwaj, pasangan yang banyak-banyak, banyak pasangan. Kemudian azwajan, secara berpasang-pasangan. Maksudnya ada banyak pasangan yang Allah ciptakan dekat alam ini. Baik, maka kami menciptakan kamu dalam keadaan yang berpasang-pasangan. Okey, boleh tuan-tuan menunjukkan ramailah. Kemudian, kenapa kan maksud kalimah azwaja? Okey. Baik, lelaki dan perempuan untuk kelestarian zuriat, nombor 1. Nombor 2, kepelbagaian jenis kulit. Dan nombor 3, simbiosis emosi untuk mewujudkan rasa kasih sayang, mawaddah dan ketenangan. Baik, ini pendapat ulama dalam tafsir Bunair. Disebutkan kenapa kat sini Allah sebutkan tentang azwaj, tentang berpasang-pasangan ni, kerana nombor 1-nya untuk menyebutkan tentang manusia tu pasangannya lelaki dan perempuan. Okey, selain daripada itu,
ada juga yang berpasangan dalam keadaan yang jenis, warna kulit, okay, bahasa, ada pasangan-pasangan dia supaya saling bantu-membantu. Kemudian ada pendapat lain sebut bahawasanya kenapa Allah sebut azwaj dekat situ? Kerana emosi, berkaitan dengan emosi, nak wujudkan rasa kasih sayang dan ketenangan. Baik, tapi pendapat yang paling kukuh yang disebutkan maksud azwaj dekat sini adalah untuk ini sebenarnya. Okey, baik. Lelaki yang perempuan untuk kelestarian zuriat. Okey, baik. Alhamdulillah. Itu untuk secret ataupun maksud kalimah tersebut. Kemudian anda boleh tengok analogi. Analogi kasut sebelah tuan-tuan. Ustaz ringkaskan. Kasut sebelah ni, anda kata kalau kita beli kasut harga 300, dekat kedai tuan-tuan, kat kedai, ada jual lah kasut tu cantik betul. RM300 harga dia. Dan anda beli. Rupa-rupanya, dalam kasut itu cuma ada sebelah aja tuan-tuan. Anda rasa anda nak guna tak kasut tu? Okey. Jawapannya tak guna. Kasut tu mahal macam mana, cantik macam mana sekalipun, okey, adakah kita akan pakai kasut yang hanya sebelah? Pakai sebelah kasut. Tak pakai tuan-tuan. Kita akan tinggalkan kasut tu. Kasut tu mungkin jadi koleksi je lah. Tak pakai pun, tak ada function. Baik, cerita yang sama macam makhluk. Anda kata kalau tak ada pasangan, apa yang berlaku? Nampak tak kelemahan dia? Okay, kalau kasut sebelah tu tak ada tuan-tuan, terus tak pakai. Terus tak guna. Okey, manusia sedemikian rupa. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ataupun makhluk lah. Kita kata istilahnya makhluk tu kalau satu je memang tak lemah lah. Istilahnya lemah. Baik, itu menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, so ni faedah dia. Hargai pasangan anda. Nombor 2, pendidikan jantinah kepada anak. Okey, sebagai ibu bapa kena, kalau okey Ustaz percaya kat tuan-tuan puan mungkin dah ramai yang ada cucu, malah yang ada cicit pun ada. Siapa ada cicit kat sini? Kat dalam live ada kawan kita yang ada cicit tuan-tuan. Kejut Ustaz, masya-Allah. Ini betul-betul remaja diamond ni. Bukan remaja emas lagi ni tuan-tuan. Baik. Penting untuk kita, okay, sebagai suri teladan yang baik kepada anak-anak dan juga cucu kan, okay, untuk tunjukkan contoh yang baik lah. Alhamdulillah. Jadi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dan saling melengkapkan agar mereka tidak keliru. Okey, nanti boleh baca poin-poin dia. Cuma ni Ustaz ringkaskan. Maka tujuan zuriat, ingatkan diri bahawa tujuan berpasangan adalah untuk melahirkan generasi yang mengenal Allah, sebagaimana Allah menyebut fungsi azwajan untuk menjaga spesies manusia. Baik. Maka apa fungsi perkahwinan itu? Untuk meneruskan legasi supaya generasi itu sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kalau kita berkahwin ataupun kita ada anak ataupun ada cucu, maka pastikan kita punya generasi bawah-bawah tu, kita nak bawa dia kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala supaya boleh sambung. Hari ni alhamdulillah kita dikurniakan oleh Allah untuk ingat Allah, tapi suatu hari nanti kita akan masuk ke alam lain. Kita panggil istilahnya barzakh. Dan siapa nak sambung ingat Allah itu sentiasa, sebab kita manusia yang lemah, kita akan mati, kita tak boleh hidup 1000 tahun tuan-tuan. Hidup kita ni sekejap saja, simple dan sekejap. Maka untuk memanjangkan perkara tersebut dengan adanya zuriat, maka dengan adanya zuriat akan mengingatkan dia lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So alihkan pandangan itu, bukan kita je boleh pandang Allah, tetapi kita nak orang-orang bawah kita ataupun anak-anak cucu-cucu kita semuanya ingat kepada Allah juga, seperti mana kita hari ni yang boleh ingat kepada Allah. Maka hari ni ramai ibu bapa yang hantar anak-anak mereka ke tahfiz ataupun ke kelas-kelas agama, sekolah agama, SA dan sebagainya. Kenapa? Sebab untuk melestarikan benda tu. Sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus. Cuma masalahnya apa tuan-tuan? Masalahnya anak pula yang tak perasan benda tu. Kan? Aku dah hantar anak aku pergi tahfiz dah, tapi dia tak belajar rajin-rajin pula. Dia main-main pula. Okay. Maka berlakulah isu macam-macam dekat tahfiz tu, isap rokok lah apa semua kan. Baik, itu yang berlaku tuan-tuan hari ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. So hari ni macam ustaz juga mencari solusi juga. Macam mana nak bagi anak ataupun generasi muda ni dia sedar tujuan ibu ayah dia yang hantar dia ke tahfiz ataupun hantar dia ke sekolah agama tu untuk kelestarian ibu bapa dia. Dia orang kurang pendedahan sebenarnya tentang apa nama tu? Hari akhirat, tentang apa pengorbanan ibu bapa. Maka peranan gurulah untuk tunjukkan benda itu. Sekaligus ibu bapa kena tunjukkan sekali lah. Baik, jom kita pergi kepada ayat yang ke-9, boleh? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. Surah Naba baru faham maksudnya. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, nampak cantik ada susunan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Okey, so tadi sistem berkaitan dengan biologi manusia, azwaj. Kemudian sekarang kita masuk kepada waja'alna naumakum subata. Okay, bercerita tentang naumakum. Yang ini menarik tuan-tuan. Dan kami telah menjadikan tidur kamu sebagai rehat untuk berehat. Baik, ada 3 je kalimah ni.
Jadi tadabbur juzuk amma ni senang sikit sebab dia tak banyak tuan-tuan. Kalau anda hadir Ustaz punya live tu, live dekat TikTok tu kan, kita bahaskan surah Baqarah, panjang ayatnya. Akan panjang kan, cerita satu-satu kan. Tapi yang ni senang sebab tiga-tiga ayat, tiga perkataan. Perkataan dia sikit-sikit. Okey, cerita dia apa? Cerita dia waja'alna, dan kami jadikan. Okey. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jap. Ustaz terlepas tadi yang satu, ada satu jap. Oh, tadi dekat belakang kot. Okey, dia ada dua perkataan Romai. Kalau anda perasan kan, yang pertama khalaqna wa khalaqna. Khalaqa, kalimah khalaqa maksudnya cipta. Khalaqa tu maksudnya cipta, kata kerja, cipta. Okey, baik. Tapi ada satu kalimah yang lain, ja'alna. Ja'al tu asal perkataan ja'ala. Ja'ala tu maksudnya jadi. Jadi ada dua kalimah yang Allah gunakan dalam ayat ini. Yang pertama khalaqa, Allah telah menciptakan, dan yang kedua ja'ala, Allah telah menjadikan. Khalaqa menciptakan lebih kepada ciptaan, ja'ala lebih kepada susunan. Kita kata macam silibus ataupun macam apa kita kata SOP. Ja'ala, penyusunan dia. Maka ayat ni waja'alna, dan kami jadikan, dan wow maksudnya dan, ja'alna, ja'ala ja'ala maksudnya jadikan, jadi. Na maksudnya kami lah, kami telah. Okey. Baik, terlupa ingat senang je. Tips. Ustaz nak bagi tips. Kalau na kat belakang, majornya dia menunjukkan benda yang dah lepas. Kita panggil istilahnya telah. Jadi dalam Al-Quran, kalau anda lihat ada na dekat belakang, okey, itu bermaksud benda yang dah lepas. Allah telah jadikan, telah. Istilahnya telah lah, past tense. Tapi kalau na dia ada kat depan, contoh macam naj'alil. Alam naj'alil, naj'a. Nun ada kat depan. Itu maksudnya benda yang sedang. Okey? Jadi cara hafalnya apa? Cara hafalnya anda ingat yang belakang je. Kalau kat belakang maksudnya benda yang belakang, benda yang telah. Okey, senang Yang depan tak payah hafal, hafal yang belakang je. Hafal yang belakang untuk ingat yang depan. Baik. Jadi kalau dalam ayat bahasa Arab tu, kenapa dia letak kat belakang na, dia nak menunjukkan benda yang dah lepas. Benda kat belakang, benda yang dah lepas. Boleh ya? Alhamdulillah. Jadi bila sebut ja'alna, maksudnya kami telah jadikan. Telah. Benda yang dah. Okey. Jadi kalau dia tak letak kat belakang, itu maksudnya benda yang sedang. Okey. Itu simpelnya kalau nak faham bahasa Arab ataupun nak hafal lah. Itu Ustaz bagi tips untuk pemahaman ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Baik, kemudian kita masuk naumakum. Dan kami telah jadikan, apa yang Allah jadikan? Naumakum. Naum. Okey, pernah dengar ni azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Okey, kalau dengar alhamdulillah. Kalau tak dengar terupan, lepas ni kena bangun awal sikit. Okey. Baik, naumakum. Naum maksudnya adalah tidur. Okey? Baik. Jadi naum tu maksudnya tidur. Kum maksudnya mereka. Kamu, minta maaf, mereka pula. Kamu ramai. Okey, dan kami telah menjadikan naum, iaitu tidur kamu itu subata. Subata maksudnya adalah satu pengerehatan. Allah mensifatkan naum ataupun mensifatkan dia, asal perkataan dia ni tuan-tuan, sabata. Okey? Sin ba dengan tanya asal perkataan dia sin bata. Tahu hari Sabtu tak? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari rehat. Okey? Yaumus Sabt. Hari untuk berehat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pernah dengar tak satu kisah dalam Al-Quran, Yaumus Sabt? Yaumus Sabt. Apa? Ashabus Sabti. Dalam Al-Quran tu ada satu golongan, nama dia Ashab As-Sabt. Golongan Sabtu. Okey? Jadi ayat Quran cerita tentang golongan Sabtu tu, ada satu golongan ataupun umat yang terdahulu, namanya Ashabus Sabt. Orang Ashabus Sabt ni Allah tak bagi dia mencari rezeki ataupun bekerja pada hari Sabtu sebab untuk berehat. Itu syariat zaman tu, tapi dia orang langgar. Rupanya hari Sabtu tu banyak ikan. Okey? Jadi dia orang langgar benda tu, dan dia orang acah-acah, kita kata macam tak langgar syariat pun. Dia Ustaz tak ingat pula, dia ambil waktu malam ke macam itulah. Yang penting dia ada alasan kenapa dia ambil Yaumus Sabt tu, dan akhirnya Allah jadikan ataupun Allah sumpah mereka jadi kera.
Okey, monyet. Dan ada cerita dia lah tentang itu, syariat Allah pada zaman tersebut. Ya, disumpah jadi kera. Okey. Jadi Sabtu tu kita nak bagi maksud dia rehat. Hari untuk rehat. Okey. Anda rehat hari Sabtu tuan-tuan? Tak, ustaz, saya bekerja. Alhamdulillah. Okey. Sangat-sangat baik. Okey. Baik, jangan risau. Syariat kita boleh bekerja hari Sabtu. Waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kamu itu subata, sebagai rehat. Okey, Allah nak bagi tahu tentang apa? Ni tuan-tuan, dia bukan sebut sabata, tapi Allah menghadirkan kata sifat tan dekat belakang untuk menggambarkan tentang sifat tidur itu, sifatnya berehat. Sifat bagi rehat itu adalah tidur. Okey, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi, apakah dia punya maksud balaghah kalimah subata? Apakah maksud balaghah kalimah subata? Mengikut tafsir Munir, tidur dipanggil subata kerana ia memutuskan ataupun menghentikan segala aktiviti badan dan kesedaran manusia buat seketika. Maka ia adalah kerehatan yang memulihkan kekuatan fizik. Kalau orang tu ngantuk, tuan-tuan, apa ubat dia? Ubat dia tidur. Maka dengan tidur itu akan menghentikan segala aktiviti badan. Badan akan rehat. Okay? Dan bila bangun balik akan cergas. Ada orang tidur makin lesu? Ada, tuan-tuan. Kenapa? Sebab dia tidur lepas subuh. Ataupun dia tidur lepas asar tu. Tu tidur yang tak elok untuk diamalkan. Boleh bagi nasihat kepada anak-anak cucu-cucu kita yang suka tidur lepas subuh atau lepas asar tu. Jangan tidur lepas subuh asar, bahaya. Okey, jadi poin yang nak bagi tahu, dia tidur tu akan merehatkan tubuh badan, tapi cuma ada waktu-waktu yang tak boleh ditidur waktu tu, nanti kena cegah lah. Baik. Dan analoginya. Okey, analoginya kita bagi analogi seperti cas handphone. Okey, cas handphone. Baik. Bayangkan sebuah telefon pintar, hari ni kita semua masing-masing guna handset ataupun guna laptop ataupun mungkin ada yang guna tab. Sebuah telefon pintar kita guna sepanjang hari. Hari-hari kita guna. Untuk call anak-anak, untuk uruskan rumah tangga. Okay? Sampai satu waktu, bateri itu jadi lemah. Tinggal 1%. Last kali bila bateri tinggal 1% tu, skrin dia makin malap. Makin gelap kan? Prestasi pun jadi makin lambat. Okay? Maka jika kita terus paksa handset itu tanpa cas bateri telefon, apa yang berlaku, tuan-tuan? Okay? Yang berlakunya adalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad akan mati sepenuhnya. Akan mati sepenuhnya. Dan kebarangkaliannya akan rosak. Okay? Untuk maklumat sahabat penonton, bateri itu, handset tu, jangan biarkan kosong. Kalau biarkan kosong, boleh senang rosak baterinya. So, sebelum habis kosong, zero bateri, pastikan ada cas handset. Okay? Sebab mengosongkan bateri itu, dia boleh merosakkan bateri handset. Ini Ustaz buat pembacaan tentang media sosial, tentang media lah, multimedia kan. Okey, jadi bahaya untuk kesihatan bateri kalau biarkan dia kosong. Jadi sebelum kosong, contoh macam bateri dah 10% ke bawah, itu boleh cas siap-siap. Kalau tak, nanti bateri itu senang nak rosak. Maka begitulah subata. Allah tahu betapa lelahnya ibu menguruskan kerenah anak, okay? Betapa penatnya seorang ayah itu mencari rezeki luar, maka Allah ciptakan sistem mengecas bateri. Maka biologi yang automatik. Tidur bukan sekadar tutup mata, tapi ia adalah saat di mana Allah memutuskan kita daripada beban dunia agar badan dan jiwa kita pulih semula. Baik, jadi tidur tu dapat rehatkan badan kita. Okay? Jika cas handphone boleh hidup semula dengan bertenaga, maka mengecas nyawa memerlukan tidur adalah bukti paling dekat di hadapan mata kita bahawanya Allah sangat mampu menghidupkan kita semula di padang mahsyar kelak. Kalau hari ini kita penat, kita tidur, lepas tu bila bangun dapat cas tenaga semula, maka itu bukti kekuasaan Allah. Allah nak bagi tahu, kalaulah kamu tidur lepas tu Allah boleh bangkitkan, itu sebenarnya bukti depan mata kamu bahawasanya di padang mahsyar nanti ataupun di hari akhirat, dengan mudahnya Allah boleh menghidupkan orang-orang yang mati. Okey? Baik tuan-tuan, dan ini faedah daripada ayat yang ke-9 yang ke-9 ni, waja'alna naumakum subata. Yang pertama, syukur dapat nikmat tidur. Best tak tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan kalau kita tak dapat nikmat tidur macam mana? Okey, mungkin ada kat dalam ni pernah ada penyakit tak boleh tidur kan? Kita kata istilahnya apa? Tak boleh tidur awal ataupun penyakit susah nak tidur. Sangat menyakitkan tuan-tuan. Kita penat ni tapi nak tidur tak boleh. Okey, anda rasa itu nikmat ke azab? Itu azab. Itu kita kata ujian yang Allah kurniakan. Baik. Kalau kita ngantuk, lelah, penat, senang je nak tidur tuan-tuan. Nikmat tak? Sangat-sangat nikmat. Dengan penat ni, lepas tu dapat tidur senang je.
Okey, tak ada gangguan, senang nak tidur. Itu nikmat yang Allah bagi. Maka syukur banyak-banyak dengan kenikmatan itu. Okey, baik. Itu perkara yang perlu disyukurilah. Kemudian nombor 2, keseimbangan hidup. Belajar ayat ini bahawa manusia memerlukan waktu berhenti subata. Manusia kena ada waktu berhenti. Dia tak boleh kerja 24 jam. Kena ada berhenti kan. So ramai yang mesej ustaz bagi tahu apa? Ustaz, sila rehat. Okey macam tu. Sebab ustaz tengah sakit. Alhamdulillah. Dan memang ustaz rehat lah. Okay. Tak adalah tak rehat ramai. Maksudnya rehat lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian nombor 3, maksudnya kawan-kawan kita dekat luar sana sangat-sangat mengambil berat tentang kesihatan ustaz. Dia orang sangat baik tuan-tuan. Alhamdulillah. Nombor 3, tanda kebangkitan. Ingatkan diri dan anak-anak setiap bangun. Okey? Ingatkan diri kita juga. Kan? Jika Allah bangunkan aku daripada tidur hari ni, pasti Allah boleh bangkitkan aku semula selepas mati nanti. Ingatkan diri macam tu. Setiap kali bangun tidur, nanti ingatkan balik, ush ni aku bangun tidur ni. Suatu hari nanti aku akan dibangkitkan seperti ini dekat hari akhirat. Baik, ingatkan diri hari-hari begitu. Dan kemudian adab tidur, pastikan anak tidur pada waktunya kerana Allah telah menetapkan malam sebagai waktu berehat. Okey, so kalau kita ada anak dan sebagainya, pastikan mereka rehat pada waktu yang sepatutnya, tidak melanggar apa yang telah Allah tetapkan. Alhamdulillah tuan-tuan. So jom kita pergi kepada ayat yang ke-10. Tuan-tuan okey lagi Boleh kita sambung. Kita berbaki lagi lebih kurang dalam 6 ayat lagi. Kita cepatkan perbahasan sikit. Okey. Seronok kan dia dapat tahu satu-satu makna ni. So dah hafal ayat ni. Tiba-tiba dah hafal Senang je kan. Waja'alna naumakum subata. Okey. Waja'alna maksudnya kami telah jadikan naumakum, okey, tidur kamu itu subata iaitu pengerehatan. Baik. Dan kita teruskan ayat yang ke-10. Waja'alna al-laila libasa. Kalau tadi tentang tidur, nombor 10 tentang al-lail iaitu malam. Okey. Baik tuan-tuan, waja'alna ni sama dengan atas. Nanti anda boleh lihat terjemahan atas ataupun makna daripada sudut bahasa ayat atas. Okey, ustaz tak ulang lagi lah. Kita terus kepada al-lail. Lail tu maksudnya malam. Asal perkataan daripada lailun. Lailun. Pernah dengar istilah Laila Majnun? Lail tu maksudnya malam. Okey, libasa. Libasa tu apa? Pakaian. Asal perkataan daripada labisa. Okey. Pakai. Labisa, pakai. Tapi dia jadikan kata nama. Libasun. Libasun ni, libasun maksudnya pakaian. Tapi untuk menunjukkan sifat bagi tidur itu, bagi malam tu Allah nak sifatkan malam tu macam pakaian. Maka diletakkan tanwin dengan alif dekat belakang, menunjukkan sifat bagi malam itu adalah seperti pakaian. So maksud mudahnya adalah malam tu seolah-olah macam pakaian bagi makhluk tu. Okay, kami jadikan malam itu seperti pakaian. Maka persoalan kita, kenapa Allah umpamakan malam itu seperti libasa, pakaian? Jawapan nombor 1, okay, perlindungan. Malam ni seolah-olah macam pakaian yang melindungi tubuh daripada panas. Pagi-pagi ataupun siang hari panas tak? Sekarang ni panas kan? Nanti waktu malam sejuk ke panas? Panas juga ustaz? Alamak. Mungkin dia ada dekat negara lain. Okey, tak pasang kipas kot. Tak pasang kipas panas lah. Terobak Jadi kalau malam tu kita akan rasa sejuk. Dingin, tak ada gangguan, okey? Rasa sunyi, rasa seronok lah. Kita kata istilahnya tenang-tenang gitu malam. Baik. Terobak malam tenang ke tak tenang? Tenang kan? Baik, kenapa tak tenang tu? Kalau malam-malam tak tenang tu ada masalah tu. Sebab Allah memang ciptakan malam ini seolah-olah seperti pakaian. Seorang manusia kalau dia tak pakai baju macam rasa gelisah je kan, tak pakai baju Kalau pakai baju tu rasa macam selesa je kan. Ibaratnya begitu. Perlindungan. Tu nombor 1. Nombor 2, perlindungan strategik. Okey? Malam sebagai penutup bagi bersembunyi daripada musuh ataupun ingin menunaikan keperluan hidup yang tidak mudah dilakukan pada siang hari. Apa keperluan hidup yang tak mudah dilakukan pada siang hari? Macam berehat lah. Contohnya. Nombor 3, ketenangan mental. Kegelapan adalah isyarat semula jadi untuk mata dan otak berhenti bekerja. Kalau kita waktu siang macam sekarang teman, kita rasa macam nak bergerak je kan. Kita tahu otak dan mata, minda dan otak kita memberi isyarat waktu siang tu perlu bekerja. Allah memang dah sistemkan, design macam tu. Tapi kalau waktu malam tu Allah dah designkan otak kita, minda kita ni untuk berehat.
simbolik nak bagi tahu malam ni untuk kamu rehat. Siang ni untuk kamu bekerja. Maka okey, baik, Allah tu seorang Allah itu adalah Tuhan yang Maha menciptakan, arkitek yang sangat hebatlah. Baik, dan malam juga memberikan ruangan privasi yang eksklusif untuk setiap individu itu di bawah selimut waktu malam lah. Rasa selesa dan sebagainya. Baik, untuk analogi, untuk memahamkan ayat ini kita bagi analogi iaitu selimut kedamaian selepas lelah. Okay, bayangkan setelah sehari penat uruskan rumah tangga, melayan kerana anak-anak dan sebagainya, tuan-tuan, dan akhirnya kita ke bilik tidur yang gelap. Okey, bilik tidur yang gelap dan menarik selimut yang tebal dan lembut. Maka ketika selimut itu menutupi tubuh kita, kita akan rasa selamat, akan rasa terjaga, okay, ada privacy yang terjaga, dan segala kekalutan dunia seolah-olah hilang kejap. Kan? Baik. Bekerja siang, waktu malam pukul 10 contohnya, dah terbaring dekat katil, dah standby selimut untuk tidur, rasa dia lain. Rasa dia Allah sedapnya, macam tu kan. Rasa dia begitulah. Maka malam sebagai pakaian, Allah SWT menurunkan kegelapan malam seperti sehelai selimut raksasa yang menutupi bumi. Maka Allah ingin manusia itu berehat. Allah menutup dunia sebentar supaya kita tidak lagi dikejar oleh tuntutan kerja ataupun pandangan orang. Baik, maka jika Allah mampu memakaikan kegelapan kepada dunia yang luas ini setiap hari Allah pakaikan selimut dekat apa kita kata, dunia ni, maka adakah sukar baginya untuk memakaikan kita dengan kehidupan yang baru kelak? Itu soalan. Okey, akhir sekali. Sukar ke bagi Allah untuk menghidupkan manusia yang dah mati ni? Sangat-sangat mudah. Kalaulah pakaian malam itu Allah boleh hadirkan setiap hari, apatah lagi dengan ciptaan manusia yang kecil tu, lagi senang Allah nak laksanakan. Kemudian perkara berfaedah, okey, hormati waktu malam, gunakan waktu malam dengan baik. Okey, dekat dalam tu dia kata elakkan membiarkan anak-anak bersengkuman. Okey, zaman sekarang ada gadget, so pastikan anak anda ataupun cucu-cucu masing-masing menjaga batasan masa malam dengan baik. Kemudian nombor 2, zikir penutup hari. Okay, ajarkan anak-anak bahawa kegelapan malam adalah tanda rahmat Allah yang ingin melindungi mereka. Hari ni budak-budak takut malam. Hari ni budak-budak takut malam. Okay, baik. Tak adalah kita kata salah. Mudah kata, lagi baiknya bagi tahu bahawasanya malam adalah rahmat Allah yang Allah hadirkan untuk melindungi seseorang. So jadi seorang anak tu dia akan rasa terselamat pada waktu malam. Sebab malam tu memang dikhususkan untuk berehat, untuk dilindungi. Baik. So bukan untuk kamu berfoya-foya ataupun untuk kamu keluar rumah, tidak. Tapi untuk rahmat Allah yang Allah kurniakan pada waktu malam untuk kamu berehat. Okay, jadi anak itu akan ke arah Allah, bagi tahu tentang kecintaan kepada Allah itu. Dan kemudian nombor 3, muhasabah di bawah penutup malam. Okay, baik. Dalam masa yang sama, waktu malam dia merupakan penutup daripada pandangan manusia, kan tuan-tuan? Dan itu juga adalah waktu yang terbaik untuk membuka hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ada 2 elemen waktu malam tu. Nombor 1 untuk berehat dan untuk tutup pandangan kita daripada pandangan manusia. Yang nombor 2 adalah waktu yang terbaik masa manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain dah tak ada, kita kata istilahnya dah terlena dan lain-lain. Itulah waktu yang paling mustajab, paling best, paling kita kata connection hati itu kepada Allah. Dan ia adalah dan ia adalah pada waktu malam. Kemudian nombor 4, tanda kebangkitan. Sedarkan anak-anak bahawa setiap malam kematian sementara berganti siang, kebangkitan. Itulah bukti nyata janji Allah dalam surah An-Naba. Baik, tentang tanda hari kebangkitan. Baik, malam tu seolah-olah seperti kematian yang sekejap, sementara sahaja, manakala waktu siang adalah hari kebangkitan. Malam tidur, mati. Okey? Tapi mati sementara je. Sebab siang nanti dia akan bangun. Maka siang tu seolah-olah seperti hari kebangkitan. Okey tuan-tuan? So itu apa yang kita belajar daripada ayat yang ke-10, iaitu berkaitan dengan al-lail, malam. So dahsyat dah perkara malam ni, dan Allah banyak sebut dalam ayat Quran malam. Okey, jom kita search sekejap. Ada berapa banyak perkataan malam yang Allah sebut dalam Al-Quran? Nak tahu tak tuan-tuan? Berapa banyak kalimah al-lail yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Lam, ya lam. Oh, banyaknya. Sekejap, kita khususkan alif lam. Al-lail. Okey. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, so kalau daripada searching Ustaz ni, lebih kurang ada 65. Lebih kurang ada berapa? 65 tuan-tuan. Perkataan al-lail
lebih kurang ada 65 kali. Banyak ni perkataan malam. Sampai 65 kali Allah sebut. Al-Lail. Okey? Dahsyat tuan-tuan. Maksudnya apa? Kalau Allah ulang benda tu berkali-kali tu maksudnya ada benda rahsia lah dalam waktu malam yang sebenarnya Allah nak bagi tahu. Tapi setiap daripada struktur ayat ni berbeza-beza lah. Contoh macam ayat ni memang Allah sebut khas malam tu sebagai pakaian. Ayat lain mungkin malam tu benda yang lain yang Allah nak umpamakan. Okey, baik. Itu ayat yang ke-10 lah. Jom kita pergi kepada ayat yang ke-11. Alhamdulillah. Okey, ayat yang ke-11. Dan kami telah menjadikan siang sebagai masa untuk mencari penghidupan. Waja'alna an-nahara ma'asha. Waja'alna nahara. Okay. Kalimah yang sama waja'alna, nanti boleh tengok ayat 9 yang kita bahas tadi. An-nahar maksudnya siang. Okey, anda boleh tengok dekat sini. Nahar. Okey. Baik. Dan kemudian disebutkan ada alif lam dekat depan. Biasanya kalau ada sesuatu kalimah dalam bahasa Arab, ditambah alif lam, maksudnya dia nak khususkan kepada sesuatu. Siang itu, maksudnya. Bukan siang yang tak apa-apa siang, tapi siang yang itu. Maksudnya pengkhususan Allah menunjukkan tentang siang ni. Kemudian ma'asya, ma'asya ni asal perkataan daripada Ain Yashin. Ain Yashin. Okey, apa maksud Ain Yashin? Hidup. Ada orang namanya Aisyah. Maksudnya hidup. Okey? Dalam bahasa apa? Bahasa Arab, Aish dengan maksudnya hidup. Okey. Jangan salah tuan-tuan Ada satu lagi dalam bahasa Arab, Ain Yashin juga. Tapi Ain tu baris bawah. Aish. Anda tahu Aish tu apa? Aish tu roti tuan-tuan. Dekat Mesir kami selalu makan aish, roti. Baik. Kenapa dia sebut aish? Sebab roti tu macam kehidupan bagi orang Arab tuan-tuan. Kalau tak ada roti tu tak boleh hidup. Maka dinamakan aish, roti tu sebagai aish sebab dia seolah-olah macam aishun. Seolah-olahnya seperti kehidupan. Contohnya macam itulah. Dan kalimah dalam bahasa Arab ni dia tambah sikit beberapa huruf. Ma'asha. Dekat situ ada mim. Alif tu dia tukar daripada ya dia tukar jadi alif. Kemudian dia sifatkan. Baik, ma'asya dengan maksudnya apa? Sebagai masa mencari penghidupan. Okey? Masa untuk mencari kehidupan. Maka Allah sifatkan, okey? Waktu siang, Allah sifatkan seolah-olah dia seperti untuk mencari kehidupan. Sifat siang ni adalah seolah-olah seperti mencari kehidupan. Orang bekerja, okey? Orang bekerja, cari nafkah dan lain-lain, itu semua adalah ma'asya. Nak cari kehidupan. Rahsia susunan kalimah. Kenapa Allah menyebutkan malam sebagai pakaian dulu? Baru siang sebagai penghidupan. Perasan tak? Kenapa didahulukan malam dulu? Lepas tu baru dia sebut siang. Okay? Ada something tu. Nombor satu, rehat sebelum berjuang. Sebelum orang tu nak berjuang, kalau dia tak ada rehat, apa yang berlaku? Tiba-tiba terus berjuang. Apa yang berlaku dia? Sangat-sangat minima dia punya tenaga. Tapi kalau dia rehat sekejap, rehat dulu, biasanya kalau siapa yang, okay, kita kalau ada anak exam kan, okay, exam, sekejap lagi nak SPM, hari esok nak SPM, malam tu kita buat apa? Kau tidur. Kau jangan nak study over sampai pukul 3 pagi, kan? Kita akan cakap macam tu lah. Rehatkan badan betul-betul. Esok nak berperang. Exam, nak jawab exam tu. Nanti kalau tak, nanti tertidur time exam. Kita akan sebut dia begitu. Okay? Cerita yang sama, dalam perjuangan perlu ada rehat sekejap. Okey, maka nombor 2 adalah keseimbangan alam. Allah menunjukkan bahawa hidup ini adalah tentang keseimbangan. Ada waktu untuk tutup diri malam dan ada waktu untuk nampakkan diri, iaitu waktu siang. Ada keseimbangan di situ. Okey, dan kemudian analogi lampu bengkel yang terang. Analogi lampu bengkel yang terang. Bayangkan seorang tukang kayu yang mahir pada waktu malam. Ada orang tukang kayu tu waktu malam dia mahir lah. Mahir tukang kayu tu, ramai. Waktu malam dia buat apa? Dia tutup bengkel dia. Dia rehat. Sebaik saja matahari terbit, dia buka bengkel dia. Maka dia nyalakan lampu yang terang supaya dia boleh lihat setiap inci kayu yang jelas untuk diukir. Maka siang hari adalah lampu bengkel yang Allah nyalakan untuk kita. Tanpa cahaya siang, ekonomi dunia akan lumpuh dan urusan mencari nafkah untuk anak-anak akan menjadi sangat sukar. Maka jika Allah mampu menyalakan lampu raksasa iaitu matahari, kalau Allah mampu menghidupkan lampu besar tu, matahari tu, setiap hari, khas untuk kita bekerja, untuk kita cari nafkah dan lain-lain, maka adakah mustahil bagi Allah itu untuk membangkitkan kita pada hari kiamat kelak? Semestinya tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini faedah dia. Siang adalah amanah kita. Kena ada
satu perkara yang produktif lah pada waktu siang. Kemudian nombor 2 untuk mencari nafkah adalah ibadah. Cari nafkah adalah ibadah tuan-tuan. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mungkin dekat luar sana ada orang yang mungkin terbeban mencari nafkah untuk anak-anak, keluarga dan lain-lain. Sebenarnya itu adalah ibadah besar untuk dia. Banyak pahala dia dapat. Okey? Baik. Disebabkan aku cari nafkah ni, aku tak dapat nak baca Quran. Sebenarnya tuan-tuan, Allah menghadirkan pahala bukan kita kata istilahnya pahala dia bukan daripada segi Al-Quran, tapi pahala dia daripada segi nafkah. Cuma kalau dia bijak, dia akan gunakan waktu yang dia ada sedikit tu untuk dia baca Quran lah. Okey, maksudnya dia buat dua-dua. Kemudian nombor 3, pengurusan masa. Okey, belajar mengurus masa keluarga. Okey, mengikut jadual yang Tuhan telah tetapkan, iaitu siang untuk apa, malam untuk apa. Nombor 4, tanda kebangkitan. Setiap kali melihat cahaya matahari pagi, okay, ajak kita punya keluarga untuk berzikir syukur kerana siang itu adalah bukti Allah berkuasa menghidupkan semula bumi yang mati di waktu malam. Maka itu adalah tanda hari kebangkitan. Maka ayat yang ke-11 mengajar kita tentang hebatnya waktu siang yang Allah ciptakan, iaitu cerita tentang penghidupan semula. Okey? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita teruskan kepada ayat yang ke-12. Baik, ayat ke-12 ni panjang sikit. Ada berapa? 1 2 3 4 kalimah. Wa banaina fawqakum sab'a shidada. Okey, wa banaina fawqakum sab'a shidada. Baik, kat sini kami membangun di atas kamu 7 langit yang kukuh. Wa banaina, asal perkataan waw maksudnya dan, banai asal perkataan daripada bana yang bermaksud bina. Bina bangunan tuan-tuan. Macam bina bangunan bina. Na dekat belakang maksudnya adalah kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Fauqakum. Fauqa. Maksudnya atas. Ada kalimah lain yang guna dalam Al-Quran juga kadang-kadang, iaitu ala. Ala tu maksudnya atas juga. Okey. Kemudian kum. Kum tu maksudnya kamu. Okey, sab'a. Okey, sab'a ni nombor 7. Sab'a. Okey, tapi kenapa dia letak tanwin dengan alif dekat belakang? Sebab nak menunjukkan sifat. Kemudian shidada. Shidada tu maksudnya kukuh ataupun kuat. Kukuh, kuat. Asal perkataan daripada syaddada. Syaddada maksudnya kuat. Bila sebut shidada, ada banyak kekuatan di situ yang kukuh. Yang kuat-kuat. Baik. Asal perkataan dia syaddada ataupun syadid maksudnya kuat. Tapi bila kita sebut syidad, maksudnya banyak kuat-kuat itu. Kuat tu ada banyak lah. Tapi bila sebut syidada, kuat yang banyak-banyak tu, dia disifatkan. Okay? Disifatkan kepada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada sesuatu yang Allah binakan. Okay? Jadi tuan-tuan, perkataan sab'an syidada, ada 7 perkara ataupun 7 lapisan yang Allah telah ciptakan dalam keadaan yang kuat. Tapi Allah tak sebut langit kan kat sini. Perkataan as-samawat tak ada. Perkataan langit tak ada. Tapi Allah hadirkan kalimah langit itu berdasarkan 2 kalimah ini, iaitu sab'an dengan syidada yang bermaksudnya langit. 7 langit yang kuat. Yang berlapis-lapis, yang kukuh lah. Okey, jadi awal-awal tu dimulakan dengan wabanaina, bana dengan maksudnya cipta lah. Kat sini kalau perasan ayat tadi Allah banyak guna waja'alna, maksudnya menjadikan. Okey? Jadikan macam Ustaz sebut tadi, dia lebih kepada jadual. Okey? Dia lebih kepada jadual. Macam susunan silibus ataupun jadual begitu. Tapi kalau Allah gunakan kalimah banaina, bana, membina. Okey? Lebih kepada menunjukkan tentang binaan. Dan benda yang tinggi. Bina tinggi. Okey? Tapi kalau sebut ja'alna lebih kepada jadual. Jadi ayat tadi kalau sebelum ni waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asha. Lail ataupun malam Allah jadualkan untuk orang itu subata sebagai pakaian untuk dia berehat. Okey? Baik. Kemudian waja'alnan nahara ma'asha, hari siang untuk penghidupan. Jadualnya begitu. Tapi kalau Allah sebut wabanaina dengan maksudnya ada satu tumpukan ataupun satu binaan khusus di atas manusia itu, sab'an syidada, yang mana binaan itu sangat kukuh. Dan binaan itu digelarkan sebagai as-samawat, iaitu langit. Cuma perkataan langit tidak disebutkan dekat dalam ayat ini. Baik, kemudian rahsia susunan kalimah. Kenapa syidada?
Berdasarkan tafsir Munir, 7 langit itu disifatkan kukuh kerana ia sangat kuat penciptaannya, binaan yang sangat rapi serta dihiasi dengan bintang-bintang dan planet tanpa memerlukan tiang penopang. Dibentangkan langit ini sebagai atap yang terpelihara bagi bumi. Maka langit itu tanpa memerlukan tiang tapi boleh berdiri dengan baik. Kemudian secara logika kebangkitan, ayat ini adalah dalil akli ataupun logika akal. Allah ingin mencabar akal manusia. Jika Allah mampu bina 7 langit berlapis itu, Allah Maha besar dan kukuh, dan ini daripada ketiadaan, adakah sukar bagi Allah itu untuk sekadar menghidupkan semula manusia yang kecil? Kalau langit yang tebal-tebal dan besar-besar itu semuanya Allah mudahnya menciptakan tanpa tiang, maka sukar ke bagi Allah untuk ciptakan ataupun bangkitkan manusia yang kecil ini? Hidupkan kembali. Lagi senang. Okey tuan, maka disebutkan di sini analogi bumbung istana tanpa tiang. Bayangkan kita ingin membina sebuah rumah, maka perkara yang paling mencabar sekali adalah untuk meletakkan bumbung yang luas tanpa sebarang tiang di tengahnya. Baik, pernah tengok bumbung tak tuan-tuan? Apa zinc ke ataupun apa nama tu? Tempat letak kereta kan? Tengah-tengah tak ada tiang. Paling sukar untuk dibina adalah satu bumbung yang tak ada tiang tengah-tengah. Makin luas bumbung itu, makin susah untuk bagi dia maintain supaya dia tak tombang, sebab kita tak nak letak tiang kat tengah-tengah kan. Kan nak bawa parking kereta, biasa kita letak tiang kat tepi kan. Agar makin sukar kalau kita tak letak tiang dekat tengah kan. Maka semakin luas bumbung tu semakin risiko, maka kita memerlukan jurutera yang sangat hebat dan bahan yang sangat kuat. Kini, dongakkan kepala dan pandang ke langit. Allah membina bumbung dunia itu yang maha luas meliputi seluruh bumi. Ia tegak berdiri ribuan tahun tanpa tiang, tanpa retakan dan tanpa perlu disenggara oleh manusia. So hebat sangat ciptaan Allah ni. Nak bagi tahu kepada kita bahawasanya kalau manusia itu kalau nak buat parking kereta, tempat parking kereta pun memerlukan tiang kanan, kiri dan lain-lain. Kalau tak ada tiang tengah pun memang boleh berdiri lah, tapi agak sukar. Akan tetapi Allah menciptakan langit itu tidak bertiang langsung dengan utuhnya tanpa memerlukan kepada maintenance. Tak ada siapa yang apa kita kata menyelenggara langit tersebut. Okey, maka adakah mustahil bagi Allah itu untuk menciptakan manusia setelah mati? Baik, maka ayat ini mengingatkan kita bahawa jika Allah mampu memelihara kekukuhan langit yang besar setiap saat, maka Allah juga berkuasa untuk menjaga dan mengatur urusan kita. Baik, maka cukup sekadar kita bersujud dan patuh kepada pemilik binaan yang kukuh. Alhamdulillah. Okay? Jadi hanya bergantung kepada Allah saja. Alhamdulillah. Jadi ini perkara istifad ataupun perkara yang berfaedah. Daripada ayat ni mengagungkan pencipta. Sebab tengok langit tu kita akan agungkan Allah. Nombor 2, yakin dengan janji Allah. Kita ada orang yang tak yakin dengan apa yang Allah janjikan, maka sujud dengan Allah, insya-Allah Allah akan tunaikan segala apa yang kita kehendaki. Kemudian nombor 3, tarbiyah anak-anak. Ajar anak-anak lihat bintang. Ajarkan mereka bahawa dunia ini adalah satu arkitek ataupun satu binaan yang maha agung. Kemudian nombor 4, ketenangan jiwa. Jika kita rasa masalah hidup kita terlalu berat, ingatlah bahawa Allah yang memikul beratnya 7 lapisan langit itu tidak pernah merasa lelah menjaga hamba-Nya. Tuan-tuan, hari ni kalau kita rasa kita ni berat dah hidup ni, banyak ujian mencabar ni. Baik, kita ada Tuhan yang menyelenggara langit ni yang 7 yang sangat luas, 7 petala langit yang Allah jaga. Sangat mudah bagi Allah, dan seandainya kalau benda yang 7 langit yang besar luas itu pun mudah bagi Allah, apa sangat dengan ujian kita yang sekecil umit tu, yang Allah boleh selesaikan dalam masa sekejap saja. Boleh? Dan kita pergi kepada ayat yang ke-13. Terupan okey? Dah 1 jam setengah dah kita punya kelas ni. Minta maaf terupan. Tak dapat nak ringkaskan. Bismillah. Okey, ayat 13. Waja'alna sirajan wahaja. Dan kami menjadikan pelita yang terang, benderang. Okey, kalau ayat tadi cerita tentang cerita tentang 7 petala langit kan? Ni atmosfera ataupun cerita tentang galaksi tuan-tuan. Ayat 12, 13, 14. Cerita berkaitan dengan galaksi, iaitu yang pertamanya tentang langit. Kemudian yang ke-13-nya ini, ayat 13 ni cerita tentang sirajan wahaja, iaitu matahari. Baik. Maka kalimah ini siraj, asal perkataan daripada sarajun. Maksudnya apa tuan-tuan? Pelita. Zaman dulu tak ada lampu kan, macam kita ada lampu Kalimantan, ada macam-macam jenis lampu.
Ada yang bulatnya lah, ada yang petak segitiga dan lain-lain. Cuma dalam ayat ini Allah mengumpamakan pelita. Okey, baik pelita ataupun cahaya, siraj, wahaja. Wahaja terang. Okey, asal perkataan daripada wahaja. Okey, menyifatkan matahari itu disifatkan dalam keadaan seolah-olah dia seperti pelita raksasa, okey, yang ada kat dunia ni, wahaja, dan fungsinya adalah sangat-sangat terang. Maka ini menunjukkan tentang matahari. Baik. Maka di sini tuan-tuan, Ustaz ada tulis sedikit perbezaan setiap daripada kalimah-kalimah. Untuk wahaja adalah kalimah ini, wahaja dia menunjukkan matahari waktu tengah hari. Yang mana dia panas, okay, terang, dan dia panas terik. Okay. Ada perkataan yang lain disebut sebagai dhiya. Okay. Dhiya ni maksudnya cahaya juga. Semua ni maksudnya cahaya. Nur maksudnya cahaya. Nur tu maksudnya cahaya. Dhiya maksudnya cahaya. Wahaj pun maksud cahaya juga. Tapi ada perbezaan luah. Perbezaan daripada sudut bahasa dia. Kalau wahaj, okay, dia adalah matahari yang cahaya yang terik, panas. Tapi kalau dia, okay, dia ada cahaya dan cahayanya panas tapi sedikit. Mungkin waktu-waktu duha ataupun waktu-waktu pagi sikit, dia panas tapi tidak seterik macam wahaja. Manakala nur adalah seperti bulan. Okay? Baik, so kalau kita duduk dekat bawah bulan tu lama-lama, kita takkan rasa apa-apa tu bang. Sejuk je, terang kan. Sekadar terang tapi tidak ada kepanasan. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Maka kadang-kadang bila kita lihat ilmu huwa nur. Okay, ilmu ini diibaratkan seperti cahaya. Allah tak para ulama kita tak mengumpamakan seperti dia cahaya. Ilmu tu tak seperti wahaj, cahaya yang wahaj. Tapi cahaya yang nur. Sebab apa? Sebab nur tu sifatnya selesa. Dia cahaya terang. Tapi dia tak panas, dia selesa. Nur. Jadi banyak kalimah-kalimah ataupun ayat Allah menggunakan kalimah nur berbanding dengan dia ataupun wahaj. Sebab dia ada rasa panas sikit. Tapi nur ni dia selesa. Okey? Baik. Kalimah nur tu dia ada banyak rahsia dia lah sebenarnya. Okey, kemudian ni rahsia susunan kalimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kenapa siraj dipilih? Kerana ia merangkumi dua fungsi utama. Yang pertama memberikan cahaya. Okey? Dan yang kedua adalah memancarkan haba. Okey? Digunakan kalimah wahaj sebab apa? Yang pertama dia ada cahaya. Yang kedua dia apa kita kata? Ada haba. Panas. Baik, maka digunakan perkataan wahaj menggambarkan tentang matahari itu. Maka lampu meja dalam bilik yang gelap. Bayangkan kita berada dalam sebuah bilik yang sangat luas dan gelap gelita. Kita tidak boleh melihat jalan. Malah mungkin terlanggar perabot. Tiba-tiba ada seorang menyalakan sebuah lampu meja yang sangat terang dekat tengah bilik itu. Cahayanya bukan sahaja membuatkan kita nampak segala-galanya. Tapi haba daripada lampu itu juga memberikan kehangatan kepada bilik yang dingin tadi. Bilik itu tuan-tuan luas, gelap, sejuk. Tapi ada seorang tu dia bukakan lampu yang mana lampu itu menyebabkan kita nampak semua isi-isi bilik, tak lagi terlanggar, tak lagi tersandung, sekaligus dia memberikan kehangatan dekat dalam bilik itu. Maka begitulah peranan matahari. Allah umpamakan seperti itu. Okey, yang mana Allah tu macam orang tadi yang buka lampu tu. Okey, Allah telah menciptakan matahari itu untuk kita melihat alam dengan baik dan kemudian supaya kita ini dapat kehangatan daripada cahaya tersebut. Alhamdulillah. Dan kita nampaklah setiap daripada apa yang Allah ciptakan tu ada kelebihan dia dan matahari ada kelebihan yang sangat besar dan sangat banyak. Maka perkara yang berfaedah adalah mengagungkan kekuasaan Allah, nombor satu. Nampak matahari, agungkan kuasa Allah. Nombor dua, melihat dengan akal. Okay? Jangan tengok sesuatu ciptaan Allah itu sekadar kosong sahaja, tapi lihat dengan akal, boleh fikir sekali. Kemudian nombor tiga, syukur dengan nikmat tenaga ataupun cahaya matahari tersebut. Dan nombor empat, keseimbangan ibadah. Matahari terbit dan terbenam ikut aturan tetap. Biarlah hidup kita ni juga ada teratur dengan solat dan ketaatan kepada pemilik matahari tersebut. Baik, untuk solat kita tuan-tuan, kalau anda perasan, solat kita Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh semua tu semuanya bergantung dengan pergerakan matahari. Okey? Waktu subuh kan waktu terbit matahari. Waktu Zuhur adalah waktu matahari berada kita kata istilahnya tergelincir sedikit.
Waktu asar ketika matahari itu berada segalah, lebih daripada segalah matahari. Macam itulah istilahnya, dia ada perbahasan tentang matahari lah. So daripada waktu solat tu pun kita boleh belajar bahawasanya setiap masa tu ada aturan Allah, dan untuk kita kenal Tuhan yang menciptakan matahari. Bukan kita solat tu asbab matahari, tak, tapi kita solat asbab Tuhan yang menjadikan matahari itu. Baik, okey. Itu pembelajaran daripada Sirajau wa Hajah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tuan boleh bayangkan kalau matahari tak ada, macam mana kita nak solat tuan kalau matahari tak ada? So, susah kan nak solat kalau matahari tak ada? Baik, maka Allah ciptakan matahari untuk kita bermudah dalam ibadah kita dan urusan harian. Kita pergi kepada ayat yang ke-14. Kita teruskan ayat 14 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Ayat 14, 15 dengan 16. Dia menceritakan tentang rezeki. Okey, cuma ayat yang ke-15 14 ni dia ada sebutkan tentang perahan. Wa anzalna, kita pergi satu-satu Wow dan anzala. Asal perkataan daripada nazala. Nazala tu maksudnya turun. Turun. Na maksudnya kami telah. Kami telah turunkan dan kami telah menurunkan. Apa yang Allah telah menurunkan? Minal. Daripada. Tiba-tiba terus mu'sirah. Okey, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-mu'sirah tu dia menunjukkan tentang Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, tak ada. Mu'sirah tu asal dari perkataan asir ataupun asrun. Asru, asara. Yang ni tuan-tuan Baik. So bila dia letak mim dekat depan, dia maksudnya tempat perahan. Asal perkataan asara maksudnya perah. Perah. Sesuatu yang ada air, kita perah, maka keluar air itu. Itu asal perkataan asara. Tapi bila letak mim dekat depan, dia jadi tempat perah. Jadi tempat. Okey? Baik, Ustaz bagi satu contoh yang lain. Sajadah. Apa maksud sajadah? Sajadah tu maksudnya sujud, betul? Sajadah maksudnya sujud. Tapi apa yang berlaku bila kita sebut masjid? Bila kita tambah mim kat depan kan? Apa yang berlaku? Dia jadi tempat sujud. Okey, cerita yang sama, tambah mim dekat depan. Boleh ya? Baik, asal perkataan daripada asar ataupun asara dengan maksudnya perah, tapi bila tambah mim dekat depan dia jadi tempat perahan. Okey, seolah-olah di sini Allah nak menyebutkan tentang satu perahan raksasa yang berada di angkasa, namanya awan. Okey, awan seperti tempat perahan lah, macam sponge. Ma'an thajjaja. Ma tu maksudnya air. Okey, air thajjaja, mengalir deras. Kita ada istilah curahan. Curah-curah. Maksudnya curahan yang begitu banyak. Baik, maka dekat sini Allah menyebutkan bahawasanya anzalna, dan kami turunkan daripada awan itu ataupun tempat perahan. Allah umpamakan awan. Allah tak sebutkan direct awan. Tapi Allah umpamakan awan itu seperti mu'sirat, iaitu satu tempat perahan yang besar. Ma'an thajjaja. Daripada perahan tersebut akan alirlah air yang curah-curah. Kita kata air yang tercurah. Hujan. Istilahnya adalah, okey, anda nampak dia punya balarah dia ataupun dia punya kata tersirat dia. Allah tak terus direct kata hujan, tapi Allah bagi ayat-ayat yang dia nak bagi tahu hujan lah sebenarnya. Tapi tak terus direct bagi tahu hujan. Cerita tentang hujan ni. Okey, cantik kan bahasa dia? Bahasa ayat Quran tu. Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi dekat sini, kalau dekat negara Arab, kami ada satu tempat tu namanya Asir. Asir tu maksudnya jus ataupun tempat untuk kita minum air jus. Saya nak asir, saya nak jus, okey? Jadi dekat Arab tu kaya dengan jus romban. Kalau anda nak jus oren, tebu pun ada Kita ingatkan pergi Mesir dulu tak boleh nak minum air tebu. Rupanya air tebu yang paling digemari oleh orang Mesir. So air tebu, air macam-macam air ada tu, tembikai, bitih, ada tufah, ada faraula, ada strawberry-nya, ada jus apple, macam-macam lah. Dan dia perkataan asir ni, maksudnya air perahan daripada buah-buahan itu.
disebut sebagai asir ataupun air jus lah, perahan daripada tu. Okey, baik. Maka dalam ayat ini Allah nak bagi tahu tentang satu hujan lah, hujan yang Allah turunkan. Kami telah menurunkan hujan yang mana air itu melimpah-limpah. Baik, maka rahsia kalimah mu'sirat, kenapa disebutkan mu'sirat? Okey, seakan-akan awan itu diperah dengan kuat sehingga airnya keluar dengan lebat. Zaman dulu, mana ada orang pergi dekat awan mengkaji tentang awan? Tak ada. Dalam ayat Quran menunjukkan tentang bukti sains itu betul. Okey, sehari ni kita dapat tahu yang bahawasanya awan tu dia mengandungi air. Daripada awan itu akan tercurahlah hujan. Quran dah sebut dulu dah benda ni dan sains baru sebutkan hari ni. Okey, dan kita belajar sains bahawasanya last sekali awan tu adalah daripada asalnya kepanasan haba yang hadir daripada wap-wap daripada lautan ataupun air yang panas naik ke atas, jadilah awan. Yang awan itu sebenarnya adalah kandungan air. Baik, maka ayat Quran menggambarkan tentang sains tentang perkara ni, tuan-tuan. Baik, maka Allah menggambarkan awan itu tidak disebutkan awan tetapi disebutkan seperti mu'sirat, tempat perahan air. Okey, baik. Itu daripada sudut sainsnya lah. Kemudian, analogi sponge basah yang diperah. Okey, kita mempunyai sekeping sponge yang sangat besar dan berat kerana ia menyerap air yang sangat banyak. Jika sponge itu hanya diletakkan di atas meja, air tidak akan keluar dengan banyak. Okey, namun apabila kita mula memerahkan dengan kuat, air akan mula mencurah-curah keluar dengan lebat. Okey, sangat membasahi lantai. Begitu juga dengan gambaran Al-Mu'sirat, Allah menjadikan awan di langit seperti span raksasa yang diperah oleh sistem alam untuk mengeluarkan air hujan yang thajjaja, yang sentiasa mencurah-curah. Maka jika urusan penurunan air yang berat itu Allah uruskan dengan sempurna supaya anak-anak kita dapat minum, tumbuh-tumbuhan dapat hidup, adakah mustahil bagi Allah untuk memerah keluar jasad manusia dari perut bumi pada hari kebangkitan? Okey? Tidak mustahil. Dan kemudian perkara yang berfaedah yang boleh kita dapat daripada ayat ini, syukur nikmat air, sangat-sangat bersyukur tuan-tuan. Bayangkan satu hari tak ada air kat rumah. Tak boleh masak, tak boleh mandi, tak boleh basuh baju, semua tak boleh tuan-tuan. Tak boleh dalam list kerja rumah setiap hari, semuanya akan tergendala. Kenapa? Sebab tak ada air. Okey, dan kita belum sebut lagi tentang elektrik. Kalau tak ada elektrik, semua list tu tak boleh buat. Sebab dah panas, dah tak boleh buat apa kan. Alright, so sangat syukur dengan nikmat yang air yang Allah bagi ni, sangat-sangat banyak dia punya faedah dia. Dan kemudian tanda kebangkitan mengajar kepada kita bahawasanya hujan itu sebenarnya hari kebangkitan lah. Hujan, daripada hujan itu Allah turunkan ke dekat bumi. Bumi itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Daripada situ kita dapat tahu bahawasanya kalau tumbuh-tumbuhan yang daripada hilang, tak ada apa-apalah. Tanah yang tandus, mana ada biji benih? Tak ada. Tapi daripada tanah yang tandus itu, adanya air hujan menyebabkan adanya tumbuh-tumbuhan. Kalau itu Allah boleh jadikan daripada kosong, zero, kepada ada tumbuh-tumbuhan, apatah lagi manusia. Manusia ni wujudnya ada, tapi Allah matikan, tak ada. Lepas tu Allah tinggal nak wujudkan balik. Lagi senang Allah nak buat. Maka tanda kebangkitan lah. Ayat ni menjadikan tanda kebangkitan untuk kita. Dan doa saat hujan. Ini diajarkan tentang doa. Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi kalau hujan, tuan-tuan nanti boleh berdoa dengan doa ini. Okey? Doa ketika hujan. Ajarkan anak-anak dan cucu-cucu bila air hujan itu turun, doa kepada Allah. Okey, moga-moga air hujan itu memberikan manfaat. Dan kemudian yang keempat, lihat kelebutan di sebalik kekuatan. Okey, air hujan tu dia turun lebat. Tapi dia lembut je kan. Titisan air hujan tu sangat lembut. Okey, baik, alhamdulillah. Tapi biasanya kita akan bagi tahu kepada anak-anak jangan main hujan, nanti demam. Okey, jom kita pergi kepada ayat yang ke-15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Linukhrija bihi habban wa nabata. Cerita berkaitan dengan habba. Okey, linukhrija bihi, untuk kami tumbuhkan dengan air itu. Okey, kami keluarkanlah, kita kata li, untuk, lam tu terupa maksudnya untuk, nukhrija, kami keluarkan. Asal perkataan daripada kharaja, kami keluar. Kharaja maksudnya keluar. Na dekat depan tu maksudnya kami. Okey? Linukhrija bihi. So kalau nun ada dekat depan, macam Ustaz bagi tahu tadi, maksudnya dia nak menggunakan fi'il mudhari', perkara yang present tense, perkara yang sedang berlaku lah. Kami sedang keluarkan. Bihi. Bihi tu maksudnya dengan air itu. Dengan air itu. Ba maksudnya dengan, hi tu maksudnya nya. Nya yang merujuk kepada air tadi, air hujan tadi lah. Habban wa nabata. Habba, bijian. Okey?
biji-biji benih ataupun bijian-bijian, wa nabata, tanam-tanaman. Daripada air hujan itu Allah hidupkan, Allah hadirkan biji-bijian. Baik, maka rahsia kalimah. Kenapa digunakan kalimah habba? Habba ni untuk manusia. Seperti gandum, jagung dan padi, itu habba, biji-bijian. Manakala nabata ni tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan ni biasanya dimakan oleh siapa? Haiwan ternakan. Contoh macam rumput, jerami, hijau yang lain. Baik. Anda pernah lihat lembu makan gandum, tuan-tuan dan puan? Lembu makan gandum Wow. Sangat-sangat eksklusif lembu itu. Baik, biasanya lembu makan rumput je. Jadi rahsia kalimah itu Allah sebutkan habba, permulaan khas untuk bagi tahu bahawasanya habba ni untuk manusia, nabata untuk haiwan ternakan. Baik, kemudian inilah kenapa disebutkan habban. Didahulukan habban sebab apa? Mendahulukan penyebutan biji-bijian berbanding dengan tanam-tanaman kerana fungsi habban sebagai makanan pokok ataupun makanan utama yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Awal-awal Allah sebut tentang manusia dulu. Lepas tu baru haiwan. Okey? Alhamdulillah. Dan ayat ni menunjukkan tentang rantaian makanan. Kita boleh baca di situ. Faedah daripada ayat ini, yang pertama kita dapat apa? Bukti kebangkitan. Tumbuh-tumbuhan itu semuanya awalnya telah kering. Daripada segi logik akalnya mustahil lah boleh tumbuh balik. Tapi Allah bagi tahu bahawasanya Allah boleh buat untuk tumbuh-tumbuhan ataupun tanah yang gersang itu ditumbuhkan tumbuhan yang hijau. Itu menunjukkan tentang bukti kebangkitan. Nombor 2, syukur. Syukur atas nikmat makanan. Allah hadirkan macam-macam makanan untuk kita dekat atas dunia. Kemudian nombor 3, tanggungjawab rezeki. Nikmat ni bukan sekadar untuk makan je, tapi untuk syukur dan meningkatkan ketaatan. Hari ni kita makan, adakah makin makan makin bertakwa ataupun makin makan makin lupa Tuhan? Dan nombor 4, saling mengingatkan. Didik anak supaya lihat di sebalik butir dari benih yang tumbuh ada perancangan halus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nanti analogi tu boleh baca sendiri insya-Allah. Analogi tu senang je. Dan kalimah yang terakhir ataupun ayat terakhir kita pada hari ini adalah ayat yang ke-16, wajannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rendang. Okey, jannat asal perkataan daripada jannana ataupun jannah. Baik. Kita baik yang bermaksudnya tutup, menutupi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. Asal perkataan dia lah. Tapi maksud jannat adalah kebun. Okey, tapi dari maksud dia adalah perkara yang tutup. Okey. Baik. Kenapa tuan-tuan? Sebab kebun-kebun biasanya ditutup oleh pokok-pokok. Maka disebutkan jannah sebagai satu penutup, iaitu pokok yang tutup kebun. Macam itulah Maka disebutkan jannat, kebun-kebun. Banyak kebun. Baik, dekat sini ada perkataan yang menarik untuk kita bahas. Dalam bahasa Arab, kebun ni ada tiga lah. Kebun ataupun taman. Ada 3 perkataan. Yang pertama jannah. Jannah tu maksudnya kebun ataupun syurga. Biasa Allah akan menggunakan kalimah jannah. Kemudian yang kedua bustan. Bustan ni kebun juga, tapi dia lebih kepada kebun bunga ataupun taman bunga tu. Manakala hadiqah dia adalah taman yang berpagar. Kalau dekat Mesir, kita akan banyak, dia takkan gunakan kalimah jannah, dia akan banyak menggunakan kalimah hadiqah. Sebab hadiqah ni dia merujuk kepada ada banyak pokok-pokok, yang mana pokok itu semuanya dipagar. Okey, menunjukkan hadiqah. Baik, tapi Allah mengumpamakan kebun ini ataupun syurga ini seperti kebun-kebun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, yang mana dia ada apa? Dia tidak dipagar, dia cantik, tidak dipagar dan dia ditutupi oleh pokok-pokok. Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian alfafa. Alfafa ni maksudnya apa? Rindang. Okey. Membalut, melilit, merapat. Okey, maksud alfaf. Asal perkataan daripada lafa tu maksudnya membalut. Lifaf yang melilit. Ni lifaf, melilit. Kemudian bila sebut alfaf, jamak dia ataupun banyak lilitan-lilitan. Alfafan menunjukkan tentang sifat, iaitu bahawasanya seolah-olah macam nak bagi tahu yang kebun-kebun yang rindang ataupun kebun-kebun yang dililiti oleh pokok-pokok yang sangat cantik. Okey, jadi rahsia kalimah jannah merujuk kepada taman ataupun kebun yang mempunyai pokok yang sangat banyak dan lebat dan rimbun sehingga ia menutup tanah di bawahnya. Okey, tuan-tuan pernah pergi kebun bunga
taman bunga tuan-tuan. Taman bunga tu kalau banyak sangat bunga, kita nampak tak tanah dia? Tak nampak tanah dia. Yang kita nampak apa? Yang kita nampak cuma bunga saja. Maka jannah diibaratkan seperti banyak bunga ataupun banyak pokok yang cantik sampai kita tak nampak dia punya bawah tu. Tanah tu tak nampak. Kalau kita jalan kat gunung, dalam gunung tu kita nampaklah dia punya tanah tu kan. Kita bawa pokok. Tapi jannah ni menggambarkan tentang tak nampak dia punya tanah tu. Cantiklah. Al-Fafa ia menggambarkan keadaan dahan-dahan pokok yang saling melilit, berpaut dan bersilang antara satu sama lain kerana terlalu subur dan rapat. Maka digambarkan tentang Al-Fafa. Baik. Jadi dia kesinambungan daripada ayat tadi. Ayat awal Allah kata Allah turunkan apa? Turunkan hujan. Kemudian ayat yang ke-15 Allah menghadirkan apa? Habban wa nabata. Ada biji-bijian dan ada tumbuh-tumbuhan. Untuk siapa? Makhluk Allah dekat dunia. Dan kemudian wajannatin alfafa. Dan keadaan itu menjadikan kesuburan sangat dahsyat, iaitu adanya pokok-pokok yang bila dia hadir, dia menutupi tanah-tanah yang ada dekat situ. Alfafa, dan dia meliliti antara satu sama lain asbab daripada subur dan rapatnya mereka. Maka di sini boleh kita faham bahawasanya tadabbur melalui alam, didik anak untuk melihat pokok dan tanaman bukan sekadar hiasan tetapi sebagai bukti bahawa Allah mampu menghidupkan semula apa yang telah mati. Kemudian syukur atas kepelbagaian. Allah ciptakan pelbagai rasa buah dari satu punca air yang sama tapi buah dan yang berbeza. Semuanya Allah hadirkan dalam keadaan yang berbeza. Maka belajar di situ untuk menerima kepelbagaian bakat dan personaliti anak-anak sebagai buah-buahan yang berbeza dalam kebun keluarga kita. Dan nombor 3, persediaan hari akhirat. Nikmat kebun, okay? Nikmat kebun dunia yang indah ini hanyalah sementara. Gunakan rezeki itu untuk kita dapat nikmat dekat sana nanti. Nombor 4, keadilan Allah. Okay? 9 perkara. Bukan 9 lah, 11. Okay, tuan boleh betulkan balik 11 perkara tadi. Okay? Yang disebutkan daripada ayat 6 sehinggalah ayat 16. Ini adalah bukti bahawa hari keputusan ataupun yaumul fasl, hari keputusan, pasti akan terjadi untuk memberikan keadilan kepada semua. Tuan-tuan puan, kita dah pergi kepada satu persatu ayat Al-Quran tadi. Okay? Kita dah pergi satu persatu ayat Quran. Setiap daripada ayat surah Naba tu menggambarkan tentang bukti kan. Awal-awal Allah cerita tentang Al-Arda, bumi sebagai hamparan. Kemudian Allah sebut tentang jibal, iaitu tentang gunung. Kemudian Allah sebut tentang azwaj, okay? Cerita tentang pasangan. Kemudian Allah cerita tentang naumakum, kita kata istilahnya tidur. Baik. Dan selepas itu adanya lail, malam, dan adanya siang. Allah sebutkan juga lapisan langit, ada 7 lapisan langit yang Allah ciptakan. Dan selepas itu disebutkan tentang matahari yang banyak kelebihan dan banyak faedahnya dekat dunia. Dan Allah tutup ayat ini dengan pemberian rezeki daripada Allah, iaitu Tuhan sekalian alam, tentang hujan. Okay, cerita berkaitan dengan hujan. Ini hujan dan kebun. Baik. Nanti poin-poin sebelah tu anda boleh baca. Simple je Ustaz bagi. Ni cuma nak ringkaskan perbahasan. Maka dekat sini dia bagi tahu tuan-tuan, setiap satu tu kita kena tengok detail. Allah ciptakan al-arda, itu menggambarkan hebatnya Allah itu membuat hamparan. Kalaulah Allah hebat membuatkan hamparan itu, takkanlah Allah tak boleh menciptakan manusia selepas mati nanti. Maka bukan satu perkara je, bukan satu bukti je Allah tunjuk. Allah ada tunjukkan 11 bukti dalam semua ayat ini. Maka ke-11 tadi itu semuanya mudah bagi Allah SWT. Bukan satu 11. Semuanya mudah bagi Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, adakah sukar bagi Allah untuk mewujudkan satu perkara yang sukar orang nak terima, iaitu hari kebangkitan? Lagilah senang. 11 ni pun senang yang Allah boleh hidupkan benda yang mati dan sebagainya. Okey, Allah boleh jadikan siang dan malam. Dan kemudian disebutkan tentang matahari dan sebagainya. So perkara-perkara yang susah yang kita lihat tadi tu sangat mudah Allah ciptakan, apatah lagi tentang penghidupan orang yang mati. Baik, maka dengan mudahnya Allah jadikan ataupun membangkitkan manusia itu. Kesimpulan tadabbur kita, sekarang kita dah konfirmasikan bahawasanya hari kebangkitan itu betul-betul ada berdasarkan dalil yang kita sebutkan tadi. Maka keadilan mutlak, zat yang begitu teliti mengatur graviti dan lain-lain, okay, itu menunjukkan bahawasanya akhir nanti tuan-tuan akan ada hari pengadilan. Sebab Allah menciptakan sesuatu tu sangat teliti dan semestinya makhluk yang Allah ciptakan dekat dunia ni pasti ada
ada tentang ketelitian dia. Okay? Ada hari keadilan lah. Dan ia menunjukkan tentang tujuan hidup. Dunia hanyalah tempat ujian sahaja. Okay? Dunia hanyalah tempat ujian liyabluwakum, dan bagi atuk dan nenek. Baik. Dia ada function mention dekat situ. Bagi atuk dan nenek, fasa ujian hampir tamat, maka fokuslah kepada kertas jawapan yang akan diserahkan. Apa faham maksudnya? Okay. Baik, kita dah berada di umur yang singkat, umur di hujung, maka perkara yang perlu difokuskan adalah kertas jawapan tu. Sekarang kita sedang jawab exam. Semua sedang jawab exam. Cuma ada di antara kita yang mungkin umurnya telah sampai umur 60, telah sampai umur 70. Bermaksud kita dah berada di kesundukan masa. Maka fokus kepada kertas jawapan yang kita nak serahkan. Apa yang kita buat dekat dunia ni? Baik. Okay, kena banyak-banyak amalan, okay, kena banyakkan ilmu, kebekalan untuk hari akhirat nanti. Maka dunia ni hanya hamparan sementara je. Maka kubur itu persinggahan, manakala syurga adalah rumah kita selama-lamanya. Moga kita dijumpakan dalam syurga Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan, dan dihimpunkan dalam syurga dalam keadaan yang mendapat syurga tertinggi bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selesai untuk tadabbur kita pada episod yang kedua, iaitu surah Naba daripada ayat yang pertama ayat yang ke-6 sampai ke-16. 10 ayat tuan-tuan. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, macam mana hari ni? Okey, tadabbur. Macam lama pula kan? Lama juga tuan-tuan, tak boleh nak ringkaskan dah. Okey, tapi jelas ya? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Apa tu, di ujung usia diizinkan belajar tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Kan seronok kan belajar Quran? Automatik tuan-tuan, sebenarnya anda dah terhafal ayat Quran tu. Cerita tentang bumi, cerita tentang jibal, okey? Apa tadi? Gunung ganang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan ada ayat-ayat lain lah yang kalau anda nak mudah hafalkan, anda tengok yang last tu. Ustaz buat mind map untuk anda. Okey? Baik, last sebelum akhir majlis kita. Sebab minggu lepas masa kita buat kelas tu Ustaz terbatuk-batuk kan. Dia memang suruh berhenti tu. Alhamdulillah hari ni tak terbatuk lagi macam tu. Boleh terangkan last lah. Ni point last. Sekiranya anda nak hafal ayat surah Naba ni sangat senang tuan-tuan. Baik, sebab kenapa kita minta untuk anda hafal sekali kalau dapat? Sebab ada satu hadis dalil ayat Quran yang menyebutkan tentang andai kata kalau seseorang itu hafal ayat Quran, nanti dekat hari akhirat Allah akan minta dia sebut balik ayat Quran tu. Selagi mana dia boleh sebut ayat yang dia hafal dan amal, maka di situlah dia akan terus naik tinggi martabat dia. Maka martabat seseorang bergantung kepada ayat Quran yang dia hafal dekat dunia. Baik, maka makin banyak ayat yang anda hafal, makin tinggi martabat ataupun darjat anda dekat hari akhirat. So masa peruntukan ataupun masa kita dah tak lama dekat dunia ni, anda kata kalau masa itu diberikan khas untuk kita hafal Quran, itu yang kita pilih yang terbaik. Baik tuan-tuan. Tapi kita tak tadabbur lah, kita amalkan sekali. Sebab daripada hafal tu kita dapat amalkan sekali. Jadi untuk menghafal, kita bagi tips ringkas untuk ayat yang ke-6 sampai 16. Dekat situ Ustaz tulis zone, perasan tak? Ada kotak warna hitam. Zon kaki ayat 6 sampai 7 ni. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Cerita berkaitan dengan mihad, cerita dengan autad. Okey, mihad hamparan, autad itu sebagai pasakan. Bumi dan pasak. Itu zon pertama, kaki. Kemudian zon yang kedua, diri. Tentang diri kita. Pasangan dan rehat. Cerita tentang azwaj, wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Maka ada perkataan azwaj iaitu pasangan, dan ada perkataan subata yang bermaksudnya rehat. Okey, maka yang awal tadi kaki, yang zon yang kedua cerita tentang diri. Dan kemudian zon yang ketiga tentang masa. Maka masa ni ada dua. Yang pertama al-lail wa ja'alna al-laila libasa, sebagai pakaian, malam dan siang itu. Dan kemudian siang itu adalah ma'asya, sebagai penghidupan. Libas, pakaian, ma'ash, kehidupan. Okey. Kemudian zon yang keempat, dia ada 5 zon je. Zon yang keempat atas, kaki, diri kita, kemudian zon masa ni macam mana nak buat Dia nak bagi zon masa jam. Kemudian zon yang atas ni berkaitan dengan langit dan lampu. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ada 7 langit tingkatannya. Dan kemudian sirajan wahaja, wa ja'alna sirajan wahaja, cerita tentang matahari ataupun lampu.
Baik, dan yang terakhir, zon yang kelima adalah hasil dia. Selepas daripada keseluruhan itu, ada zon penghasilan, iaitu hujan dan kebun. Allah hadirkan hujan dan Allah hadirkan tanaman, iaitu habban wa nabata, biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan. Habba tu maksudnya biji tu namanya. Biji-bijian. Nabat ataupun nabata maksudnya tumbuh-tumbuhan yang hijau tu, untuk haiwan makan. Wa jannatin alfafa, dan semua itu adalah cantik Allah hidupkan. Allah jadikan dengan cantik lah. Baik, maka ia menggambarkan tentang zon yang kelima, iaitu hasil. Daripada hujan itu adanya kebun. Okay, so ada 5 zon. Kat dalam dokumen PDF tiada zon. Ya, tak ada ke? Maksudnya? Dalam PDF ni, zon tu dekat sini. Zon hasil hujan dan kebun. Okay, boleh kak Kak ke abang? Hamdan Hanafi. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okay, dah habis dah nota kita. So tu, mind map ni khas untuk anda ingatkan ayat Al-Quran ni lah. Kalau boleh ingat, insya-Allah. Okay? Baik. Itu je apa yang dapat kita kongsikan pada hari ni. So, dapat keseluruhan ayat, cerita tentang kekuasaan Allah. Sangat-sangat menarik ayat ni teramai. Kalau kita tengok satu persatu tadi tu, ada banyak perkara yang kita ungkapkan, yang boleh kita fahami daripada ayat Al-Quran. Dan insya-Allah untuk episod akan datang, kita akan mendengar cerita tentang mahsyar pula. Kalau hari ni kita cerita tentang bukti. Apa bukti mahsyar tu ada? Buktinya adanya apa? Bumi, adanya jibal, gunung yang dipasakkan, adanya lail wan nahar, adanya malam dengan siang dan lain-lain. Semuanya adalah ataupun perkara awal sebelum nak masuk kepada mahsyar. Akan tetapi pada ayat 17 sampai 30, ia menunjukkan tentang gema mahsyar, gambaran tiupan sangkakala dan azab neraka bagi golongan yang at-taghin, yang melampaui batas. Kita akan pergi kepada teruskan perbahasan akan datang dalam episod seterusnya, iaitu apa yang berlaku dekat mahsyar nanti. So ni gambaran yang menarik untuk kita lihat. Kalau ini berita tentang bukti kekuasaan Allah, kita dah faham. Dan next kita akan pergi kepada apakah yang berlaku di mahsyar nanti. Sebab kita dah yakin mahsyar tu akan ada. Dan ayat yang ke-17 hingga 30 menceritakan tentang bagaimana gambaran mahsyar itu. Wallahu alam, sekadar itu saja apa yang dapat kita kongsikan kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan. Semoga dapat manfaat, istifadah dan kebaikan bersama. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Yang pertamanya nak minta maaf kepada ibu-ibu dan ayah-ayah. Kita memakan masa 2 jam untuk kita bahaskan satu episod ni. Baik, Ustaz cuba ringkaskan tapi tak mampu. Sebenarnya panjang lagi, tapi harapnya dapat perkara yang baik daripada apa yang kita sampaikan dan dapat melihat dan lebih dekat dengan Allah tu. Itu yang penting teman. Fokus kita tadabbur untuk dekatkan diri kepada Allah, dan minta maaf kerana nota sampai lambat sikit. Mungkin lepas ni Ustaz akan usaha untuk lajukan sikit penulisan notanya. Susah sikit tuan-tuan nak buat nota ni. Okey, dan dia perbahasan yang simple lah untuk kita mudahkan anda memahami. Lebih kepada pemahaman, kurang tentang bahasa Arabnya. Okey. Baik, sebab ramai yang baru basic bahasa Arab. So kita cerita tentang basic-basic bahasa Arab je lah. Lebih kepada pemahaman dan juga tadaburnya. Baik. Nanti Ustaz akan buka mesej balik dekat dalam grup tu supaya anda dapat komen positif. Kalau ada komen negatif pun boleh lontarkan supaya Ustaz boleh baiki. Wallahu alam. Aku qauli hadza. Terima kasih kepada semua. Wallahu alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.